Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga. Ha, tu dia. Jangan Wan. Ha. Assalamualaikum. Budak ni kata kat kita Wan ni. Dia Mana ni? dia Ni. batu api. Ni, bawah ni. Telek kau ni kenapa? Abang ni okey lah gila. Abang Mak Noah ni. Kita puji Abang Mak Noah bagus. Makan jaga kami. Banyak ayam semua. Kita tengok tu dia bini tu. Oi, batu api budak ni. Yo ayam ni dia Oi, asal kau telek kau batu api? Mana ada. Kita puji. Abang Noah bagus. Ni, bohong. Ni, Tapi, cile tak apa. Dia baru nak kahwin ni bulan sebelah ni. Ni, tahu dia kata apa? Bukan duk nampak berkepit api market dia kata. Uish. Hang tengok Telek, ya, asal cile. kau Hang tuduh? ni dia kata dia Asal puji kau- mat. Asal kau tuduh Abang Noah macam tu? Jom. sini. Mana Tengok ada. Wan, tengok Wan. Dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Mana ada. Betul Wan. Eh, Terima kasih sis. Wan. Sama-sama. Kita sampai takkan kita kata macam tu apa Abang Noah. Kita pergi kenduri Abang Noah kot baru ni. Tapi memang datang tapi Malang ayang lepo kata yang kau yang mamu tak boleh buat apa malang. oh Kau lepas tak boleh buat apa lah? Lepo. tak boleh. Tak Weh, boleh Wan, tak boleh Wan. Akak. Ha. Tahu tak saya ni dengan Abang Mak Noah, saya kan duduk atas motor dia. Kita orang borak lama sikit. Dia Okey. banyak ajar saya pasal, maksudnya kehidupan, pasal perkahwinan. Lepas tu dia ajak tentang poligami semua. Tak, dia maksudnya bukan dia kata masuk poligami tu apa. Ya, Itu je. pandai Wan. Dia Wan. Wan Dia pandai tak adalah Wan. suruh poligami, betul tak bang? Dengar tu cile. Dia ni Lepas tu, kalau dia nak dia kena cari ya. Kita abang lah. akak nak tahu tak? Hmm. Si abang Adib tu, Ha. kalau abang akak tak percaya, ni abang Mak Noah dah. Kejap-kejap bini dia call. Jap. Dia takut bini. Betul. Ya, Adik je dia takut. Adik dia kata ke sebelah low ke tengok. Ke satu lebih pun tak masuk lagi. Ini tak bagi tu. Ini tak Wan. bagi. Dia takut bini. Saya kata, Ya, buku tu dia buat untuk dia adik tu. Betul Wan. dia macam ni. Kita tengah makan dekat kedai tu dengan abang Mak Noah dengan Celai semua kan. Semua abang Mak Ryan. Dia cerita ni, cakap apa lu? Tak Abang Ifan cakap. Bini dia call Abang Ifan lah. Nampak? Penakut lah dia. Nampak tak? Adik ni seorang yang keras. Mana ada Celai Ham ni depan aku dengan abang Mak Noah. Tak, dia seorang yang keras. Saya tahulah. Mustahil nak bagi alasan pun kat bini. Ini kena rap kena rap pula dah. Kena Ni rap weh, ni. kau tahu Belo waktu duk tu sini. siapa ada. Ni Ryan ada. Abang Mak Noah ada. Lepas tu dengan Ifan. Len, kau tak dengar. Kau sembang dengan Ifan masa tu. Nampak tu cili. Alifan. Buat memang pandu lah. Betul, serius. Si abang Adib pun kejap-kejap bini call. Jap you. Aku cakap dekat dalam live cakap bahasa perleh. Dekat dalam telefon ayu. Takutlah si adik tu. Ayu. Oi. Wan, kita rasa lepas ni Wan hantar motor dekat sana. Mungkin jam kot. Asal pula. Wan kata dekat bos kita tu Wan. Tapi ni benda betul. Betul kena cakap Wan. Benda betul kita kena bagi tahu orang. Kak, betul tak saya cakap? Pergi market berdua, betul tak? Yalah, ni. kahwin 2012. Lama mana siapa boleh lagu. Adik kahwin 2019 tak silap. Phuket tu. Ya, waktu tu Bella Sopi Phuket Bike Week ke apa? Phuket baik masa tu. Awi masa tu. Nampak? Abang kahwin tahun bila bang? 2012. 2012 dia lagi lama le. Diorang tahu lama. Tengok bos kuat-kuat ada pisau ke apa tu? Ni tak ada. Le. Dia jelak pisau ke apa tu? Dia ada pengalaman. Dia lagi lama daripada Adib. Adib 2019. Mana tahu Waktu apa. lagi kahwin tu, kok Bella suruh Anwar pirat. Jangan duduk rumah. Wan Upi tahun ni kan Phuket baik kan? Saya bawa pi. Tapi sebab apa tak ada akaun TikTok? Siapa? Okey, hak tu tanya depan-depan ni. Okey, ni tak ada apa? Kosong Okey, tanya. Boleh tengok lah kita main IG macam mana. Sebulan sekali. Facebook pun sebulan sekali. Tengok right ya. Masa dekat sana cakap lain. Duk scroll TikTok kami. Dekat sini Tak cakap ada lain. masa kot le. Tak ada masa kot. Betul. Ni tak ada masa ni saya rasa le. Tahu. Yen. Ni, hak ni mudah terpengaruh. Allahu. Nampak? Yen. Macam mana dia nak kahwin ni? Ayam tu duk semalam kan. Weh, kau ada kan waktu abang Adib yang bini dia telefon yang marah-marah. Ayam tak? Jadi, jangan Ai, cerita. kita. Jangan cerita kat sini, Wan. Wan tu duk semalam kan.
Malam Bella kena patuh. Bersalah. Kena cakap dengan Abang Adik, kena kata-kata. Ah. Ryan, Allahu ya ke? Allahu tunjuk kau, risau tunjuk. nak kahwin. Saya takut Ryan tu sampai nak takut nak kahwin kahwin. Yo Ryan tu dengar lah adik dia tu. Tapi Ryan kena betul dengar ke? ni Abang Nuat 2012 kahwin tu. Hani ni. Abang Nuat betul ke Abang Adik hanya bawa pergi Australia aja? Lepas tu nak pergi ride pun kena bawa bini semua, betul ke? Tak, saya tanya je. Saya ni tak Ah, ni pertanyaan. Pertanyaan Abang Nuat. Jawab tak? Betul lah dia Abang Adik ride Pakistan dia kata tak boleh. Dia boleh pergi 4 hari 3 hari lah. Nampak? Fighter pun. Dah adik ni kerja banyak. Kontainer mai apa sebab Dah, tu dia dah. tak boleh Celeh Han tak kerja. kahwin lagi kan? Tak kahwin lagi. Celeh Han tak tahu apa Han tak lagi. kahwin lagi. Tak kahwin Han tak lagi. kahwin lagi. Kita tanya dulu. Kita tanya. Okey, tanya dulu. Kiranya betul. Ah, Kiranya lah, betul macam lah. pengalaman kahwin. Maksudnya nak pergi ride apa susah sebenarnya Abang Adik ni, betul ke? Betul lah tengok. Dia pergi 3 Allah. hari 4 hari lah. Susah. Yen, aku cakap kau susah sebab apa? Abang Ifan dah banyak cerita dengan aku. Betul. Ifan tu, Ifan takut. Ifan tekuk tak ada rambut belakang. Abang Ifan dah banyak cerita kat aku dah pasal Apa? si Abang Adib dia kata kalau nak keluar tu payah dia kena bawa macam-macam Kena mana pujuk, dia boleh kena buat panggil buku- Ifan, buku tu, kena ha? panggil Biliak. Ni, Kena tak, ramai-ramai Mama datang nak- rumah. Ni, Mama nak tanya Abi betul-betul ya. Betul ke Ayang tanya adik yang kata macam mana nak jadi macam Ngampor ni? Ai. Betul. Betul ke? Orang Oi. lain Ayang dia tak buat mengaku. lawan lagi. Lepas tu ni, betul ke ni? Dia kata kalau contoh Mama lapak Maggi, Ayang pergi masuk Maggi kat Mama. Ai. Masuk Betul. ni yang pandai betul. Dah, Kak Bella masuklah kamera. Okey. Saya takut Kak Bella duk buat apa-apa Okey. kat Abang Noah. Kami takut pisau-pisau. Kak, kalau mana ada? kalau contoh abang suruh masak Maggi, akak masak ke dia masak? Mana? Kalau Kalau abang contoh- suruh. Ah, Kalau abang suruh dia nak makan ke Bella nak makan? Kalau dia nak makan lah. Dia makan Bella lah masuk. Oh. Mana Tapi kami boleh tengok dalam video tu macam Abang Kalau Noah dia je masuk dalam tak kena. sedap. Abang Noah masak tak sedap Tapi ayang aku lapar nasi. Aman ya Allah. Sat-sat mau basuh tangan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Mak kembar. Tadi mau basuh dah tangan. Okey, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Mak jemput makan lah. Kiranya kan? Astagfirullahaladzim, saya sebagai orang tengah ni tak ada salah berdosa kan. Akbar. Macam ada memfitnah abang Mak Noah ke abang akak Bella ke, saya minta maaf lah. Tu, janda tu. Saya Yen, pun Yen, lain kali jangan termakan kata-kata tu Bayu. Oh. Aku tak tahulah kata abang adik ni. Kena Atau siasat fikir dulu. syaitan, tak tahulah pula. Oh. Bukan, jangan. Kadang-kadang, ya abang Ifan yang kepala tekuk tu dah cerita kat aku dah. Allahuakbar. Dok, tapi saya tak kata Ryan. Saya tak kata sebab saya tengok depan mata. Saya ni Ayang, berjumpa ayang. banyak kali dah. Apa Ayang tengok panas-panas. Oh panas oh. Oh sedap ayam goreng panas-panas. Lepas lepak ayam Adib, sedap. Adib. Apa benda lah si abang Adib ni? Hey! Okey, dekat sini Wan, aku dah dapat relate dengan cerita dah. Maksudnya abang Adik kan banyak uban, banyak memikirkan masalah macam mana nak kirat. Dia uban dia banyak. Okey. Dia Macam mana fikir ni menyuruh nak dia keluar? mau. Bab tu dia tekanan dia boh Bella kan. Sah, Dia abang lepas Adib lepas tu, clear ah. abang Dia Adib kira dah macam kesian. faham kat Bella. Macam mana? Abang Adib dah kesian dah beruban. Yang lagi kesian yang duk fikir tu. Tu, Ifan tu. Kepala dia guguk tu. Rambut belakang dia guguk sebab duk fikir macam mana aku nak cakap dengan bini Adib ni. Ayam bismillah ni. Nak keluar. Kalau kau tak percaya, Mak Nuak tu. Abang Mak Nuak betul tak betul? Abang Noah, buku ni duk mana buku ni? Buku ni ah. Yang bab tu Mat. Buku ni untuk dia lah sebenarnya lah. Baca. Allah adik kahwin 2019 aku 2012 mana boleh ikut. Tak jadi. Betul, tuagas. Tak bayar, aku tahu dah kau rasa macam serba salah sebab kau tak makan kan. Aku salah lah ni. Aku rasa serba salah. Yalah orang kata tu bahaya tu. Tak balik, tak Muka bayar. dia, muka adik bampok bawih. Mulut Allah. Oh. Tak, jadi kita nak tanya balik tu. Betul ke Abang Adik ni kalau nak pirat sampai 4-5 hari tak boleh ke? Abang Mak Noah? Tak boleh Raya bergerak dah apa hari. Boleh. Dia pernah pergi Bangkok 2 minggu tak Dah, balik. Leh, kita Jangan tanya macam tu. Abang Mak Noah. Kita tanya Abang Mak Noah ni. Tapi bengkok backup tak tau. Dia pergi Eh, bengkok Celeh tak ni saya backup pula Celeh. Kita tanya backup Hai. ni. Kita tanya Abang Mak Noah. Celeh, kau belum kahwin lagi kau tak tahu apa-apa. Kau tak kahwin gile. Ini Okey, bukan urusan tanya. kau Celeh. Tanya. Kiranya, apa yang membuatkan Abang Mak Noah boleh mengatakan Abang Adik ni macam lagi takut pada orang rumah ni? Boleh buktikan. Kita bisa ajak Rek ingat abang Rek pergi Pakistan 10 hari tu. Ingat. Abang ada WhatsApp dia jom Rek. Dia tak boleh. Allahu 10 Akbar. hari je. Yang pedas yang bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang, Ayat pula. yang selama ni yang dicakap dalam live tu apa dia? Tu apa dia nak sampaikan? Allah. Mana dalam live lah. Ah. Dia kalau tak tahu Wan duk kawan dia macam mana?
Oh, kiranya buku yang dia buat ni edisi untuk dia lah. Ya. Okey, saya dah nampak yang Ustaz Wadi nak jual buku tu. Kiranya buku abadi bukan buku tu? Buku abadi lah tu. Abang Mak Noak dengan Akak Bella saya betul-betul minta maaf. Celeh, minta maaf dia Celeh. Celeh, minta maaf. Hang tak kahwin lagi Celeh. Sekarang ni. Aku tak ada minta maaf. Aku kena adik. Celeh, minta maaf dia Kita kena dengar Celeh. dua belah pihak je leh. Cuba rendahkan hati tu. Buang ego sikit. Buang ego. Tak, saya bukan Tak ibu. dapat nak tengok dia kahwin ni, Wan. Saya Eh, di mana pun kalau jumpa Mak Noak, mesti ada Kak Bella. Macam adik kata duduk tu. Celeh, ni pasal hang tak kahwin lagi Celeh. Celeh hang tak kahwin lagi Celeh. Kok kalau dia kata Pak ni aku tak Kok tahu dia lah. kata abang demam, takkan hang nak jaga mesti kok jaga betul. Betul ni. Leh, aku nak tengok leh otak leh Celeh, otak leh. kalau dia demam, hang nak jaga kan Leh? Aku nak tanya. Jel. Buang yang paling besar sekali. Kalau dia orang susah, hang nak tolong kan Leh? Leh, bini dah kadang leh. Yo, ni Allah demam Akbar. dah ni. Sejak tak demam tu dah, Wan. Okey, adik kata, pi mana jangan duk minta izin siapa-siapa. Pi lah nak ride. Mana boleh. Oh, Ni kak, depan Okey, saya depan. dengan Raya ni. Malam ni. Lepas. Aku tak boleh nak tidur. Kak, depan ke saya dengan Raya ni. Duduk atas motor ni. Saya ride dengan Raya dengan Mak Noak. Dia duduk kali-kali telefon. Bini duduk kod duduk tu tengok find my phone tu. Jangan buka aib, jangan buka aib. Nampak? Jangan buka, Nampak eh. tak, weh? Jangan buka. Biar. Aduh. Biar kita dah P2 tahu. aku tak masuk lagi. Nampak adik ke mana? Janji ke mana? Dah, bukan. Dia letih tadi ada kontainer sampai. Dia penat buat kerja mungkin dia tidak awal Semua malam ada ni. kontainer bang dia. Kok Bella pun kontainer kau. Kak Bella pun ada kontainer Leh. Leh, Kak Bella pun ada kontainer leh. Hang ingat dia seorang je Kak Leh. Ada kontainer. Kak Bella ada kambing nak kena jaga lagi. Itik semua ayam. Ya, Ada kontainer, ada macam-macam Leh. Oh, mak. Leh, nampak leh. Weh adik, mana adik weh? Mana? Naik asal. Tak ada Leh. Okey, Leh, aku dah dapat bau yang semalam bukan bateri pun habis tapi orang rumah dia tutup wifi. Baru. Raya tak lama. Leh. Dah, Kak, saya suka dengar dua belah pihak Kak. Saya tak suka macam Tak, hukum. Raya ni dia macam dia tersalah dengar dah mak kakak. First Oh, dia adik dah nak naik termakan. tapi tak boleh Pak Kotak dia kata. Dia dah termakan dah kakak. Dah, jangan. Kalau kita bawa naik adik, kita tak mau jatuhkan maruah dia beli Kak. Jangan. Kita jangan bawa naik Adib. Tolonglah. Jangan jatuh maruah dia lagi. Kita tak nak buka aib siapa-siapa malam ni. Ya betul. Oh, nampak tu. Itu bukan cara kita untuk Betul menjatuhkan Wan, satu orang. betul Wan. Leh, kalau hang cakap pasal kontainer, Kak Bella ni pun ada kontainer. Betul. Hang jangan nak duk bandingkan Leh. Okey. Adik ni dia pergi mana ada seorang je yang saya tahu. Leh, Kami turunkan duduk kat ego Leh. jabatan tu Leh. Tanya orang kadak Leh. Turunkan ego Leh. Leh, turunkan ego Leh. Buang ego. Buang Leh, Tak buang boleh. segalanya. Tu, Tak nampak boleh. tu. Kak Bella, kita nak tanya Ya. betul ke kalau anda hari tu kan Abang Mak Noak pergi ride. Okey. Hari tu Kak Bella kata bawa orang rumah tak pergi ride pun. Api Asrullah jalan-jalan betul ya? Alah, betul ya. Oh, okey. Allahu Akbar. Tapi waktu tu Kak Bella boleh saya tahu. Abang Adik tak ada lah. Mana yang waktu mana? Yang mana waktu mana? Pergi Australia tu lah. Tapi Bella tak pi lah, Abang Adik pi lah. Oh, tak berapa dia lama? tak pi Australia, dia pergi New Zealand. New Zealand. New Zealand. Ni Abang Mak Noak ni Abang Mak Noak Dia dah makasih. Hai, kena cucuk apa tu? Tengok sikit. Dah Leh, maksudnya makan. Jangan tunjuk depan kamera. Bagus ya Abang Mak Noak. Saya respect. Bagus. Dia hormat kita semua Leh. Hormat kita ni. Yang semalam Allahu Akbar lah. Takkan macam tu lah. Betul Silik. Bukan Leh. Aku kena Raya ni. Raya ni adik aku Leh. So bila dia kadang-kadang dia terikut emosi. Bila orang tu kadang-kadang dia tu itu khilaf dia Leh. Aku cakap itu terang Leh. Peribahasa pernah mengatakan ludah ke langit jatuh ke muka dia. Aku rasa malu kat Kak Bella. Ryan, kalau aku rasa Ryan, kalau kau rasa macam benda ni kita tak nak berpanjangan. Kau minta maaf je lah pasal kes malam tu. Akak Bella dengan Abang Mak Noak saya betul-betul minta maaf. Saya tak tahu cerita daripada pangkai Akak Ubi. Tu dia. Kalau minta Abang Adik ni. Aduh, Abang Adik ni. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tak apa. Biar Ryan, biar. Kita tak So malam ni clear lah, tak ada apa kan? Clear. Sebab apa? Buku tu. Sebab abang Kak Bella kahwin Wan 2012. tengok feedback abang macam mana badan. Saya nampak. Jangan abang korang. Okey, saya tak abang. Allahu Akbar. Tak clear. Dia kena ada adik kat sini baru clear. Leh, sabar Leh. Turunkan ego tu Leh. Kenapa ni Leh? Turun ke ego Leh. Sabar Leh. Sabar Leh. Leh, hang tak kahwin lagi Leh. Ni orang Tak kahwin lagi Leh.
Kan? Kita jangan masuk campur. Hal ni macam aku tak masuk campur lah. Cuma aku ambil iktibar daripada satu benda apa yang jadi ni. Sebab apa le? Aku Malah kahwin kami. 2000. Aku kahwin Malas 2019. Aku tahu le apa maksud yang disampaikan okey Kak Bella ni. Betul? Betul tak? Betul-betul Kak Mana Bella. ada? Saya faham sebab saya dah kahwin. Itu lah pasal. Ha. Allah Akbar. Tak sangka Adib. Tak Tapi sangka betul dia bila- macam tu kan no. Bila saya pick up balik, contoh abang Mak Nok demam, balik right sakit ke apa, takkan Ya, abang siapa nak nak jaga jaga? di rumah. Ha. Betul. juga. Betul tak? Lagi satu yang Kak Bella suruh depa jadi CCTV tengok lah maksudnya kesihatan dia. Betul. Ha, betul. Sebab Kak Bella duduk jauh takutlah apa-apa terjadi ke Info my apa-apa. wife lagi. Betul. Apa-apa jadi. Betul le kalau kita jadi isteri ni le macam bini aku le dia macam risau sikit le. Nampak tak, Beh? Macam mana Cili? Le macam ni le Tetap lah turun ke ibu minta tetap maaf belah ke adik le. juga. Tetap belah adik juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar mungkin. Allahu Akbar. Okey, Sombongnya. bila cerita ni, maksudnya Tuhan nak saya ambil benda ni sebagai pengajaran sebelum saya nak Ya. berumah tangga insya-Allah. Ya, nak Betul. buat harmoni rumah tangga kena buat betul lah raya. Saya duduk belah-belah mana kak? Saya duduk tengah-tengah Wan. ni. Betul. Macam Wan kan, Wan copyright, balik tinggal banyak hari bini, balik kena beli jiwa pula. Betul Wan? Betul. Le dia macam tu le orang perkahwinan tu dia macam-macam le. Yo, dengar tu. Dia tak Kak boleh. Bella, kiranya dalam banyak-banyak erat ni abang Mak Nok pergi pergi Pakistan, pergi mana, kiranya abang Adib ni jangan ikut lah. Jarang ikut. Adik dia main kot ni ya. Dah. Patutlah Yen kau perasan tak Phuket tu dia buat 3 hari 2 malam je. Dia main kot ni ya. Relate. Lepas tu dia nak balik cepat-cepat. Kalau pergi Phuket kena 4 hari sedap lah. Tak letih Ah, badan. betul. Betul, dia kata dia pergi hari ya. Sebab sehari tu Malam, 3 hari tak boleh teruk Kak weh. Bella sehari tu kita dah rap penat. Ya. Tak sempat Tak nak boleh. maksudnya nak borak-borak. Yo, sebab nu dia kalut nak beli tu. Dia kalau nak balik. Banyak hari yo. Balik dengan dia. Balik ni buat happy Langkawi. Balik tu dia bawa pilang kawi tu. Ui, nampak? Ya, bawa pilang kawi. Lo balik RNZ bukan balik RNZ, balik daripada Songkla ke mana tu ni. Hak Oh, dia dia tu. Ada, Oh tak dia ada. kelam kabut. Dia pilang kawi Hari ni. penting kita panggil kedua orang yo. Dia sabar pergi ni. Langkawi gila. Ni sabar, aku ada bukti dia. Gila. Oh, Dia dia- bawa orang happy Langkawi. Bukan. Bukan. Dia pergi Langkawi, dia pergi jumpa kok dia orang sana. Oh. Dia macam kuat lah juga tu. Oh, kiranya dia kelam kabut nak balik tu sebab nak beli jiwa lah. Ya, lah, mana boleh siapa tak sayang bini betul Wan. Okay. Kena sayang bini ni. Lari-lari eh. Dengar Ryan. Pas ni Saya tak kalau cerita kahwin nak pergi mana kena minta izin bini lah. Bagi tak bagi belakang cerita dulu. Yang penting minta izin dulu. Betul Wan? Tapi kak, saya Betul. tetap berkeras kalau ni kata contoh kan. Okay. Saya minat ride kan. Kalau tak ada benda-benda apa terhalang kan, dia elok, sihat, semua elok. Kalau dia tak bagi, saya lawan kak. Kalau tu tak apalah. Tu fikirlah alasan nombor 2 Dia kena pula. lawan lah. Yang kena kata. Ni. Abang tu terang weh. Awak tak boleh ni. Saya ni dah sedia boleh ni. segala-galanya ni. Ya. Dah, tapi Awak kena abang bagi- Adib dia tak buat macam tu kak. Tak tahu nak kata. Allahu Akbar. Kenapa dia lain sangat ni? Yen, kita rasa kita macam tersepit, betul tak? Aku rasa tak sangka lah Wan abang Adib macam ni. Hang jangan pasal hang tak sangka ni. Aku rasa macam tersepit dah. Tapi adik. Pemotoran tu betul-betul ya. Dia memang idola lah. Dia main dolar lah. Maha guru macam ni tak boleh. Buku 5-5 tak boleh pakai. Dia tetap maha guru. Maha guru dalam buku Ya, pakai le, betul. sabar le. Eh, Turun Orang ke le. motoran menang kat dia. Sebab dia ni perkahwinan le. Hang tak tahu lagi le. Perkahwinan tak boleh Tak boleh Kena belajar dengan more belas dulu. Banyak kena belajar lagi le. Pemotoran menang kat dia. Tapi kalau untuk bab-bab ni kena ajak more belas. Tak, kiranya sebab dalam tak- kita ambil setahun tu ada 365 hari. Abang Adib hanya pakai 3 hari saja. Oh. Allah. 3 hari je dia boleh keluar tau. Walau kita tak nak cakap apa. Nanti kita pergi Golden Triangle naik ADV. Ajak raya apa? 10 hari. Boleh 10 hari. Kita abak dah ni. Kita abak dah. Abang pi ya. Tak ada masalah. 20 hari. Up 20 hari tak apa. Up 20 hari bang. 20 hari Wan boleh cuti tak? Ni, sebulan Saya mimpi. kena buat kerja. Saya kerja dengan Kak Bella terus ya. Kak sebulan Bella tak apa. lah bawa saya kerja dengan Kak Bella. Bawa turun barang daripada lori. Tu dia. Tapi tu nampak tak? yang adik kata ada bilik kawalan tu. Tengok CCTV apa tu. Betul ke? Kena ada lah CCTV tu mohon lah tak ada. Kena. CCTV kena tu le tengok. masukkan barang-barang kontainer sampai le nak tengok barang staggered tak staggered. Wan memang pandai Wan.
Tapi itulah dalam banyak-banyak saya tertanya Abang Mak Noah ada tweet, ada FB, ada. Tapi kenapa dia tak ada TikTok? Saya teringat. Oh, Kami nak mana tanya ni? tu, ya. Anuat, hamai abang aliri Nuat. Sebab apa Abang Mak Noah? Sedangkan Dia tu tak berapa nak pandai main social media. IG Ah. dengan terlalu sebut ni. IG dengan Facebook dia pun kau belah apa yang buat. tapi hari tu dia pegang handset Abang Irfan duduk scroll tau. Dia scroll. Dia pegang handset Abang Irfan duduk scroll. Saya kata Oh, bang yang jangan scroll duk lah alat. yang pakai set pan yang scroll lah. Tak penuh lah lepoh. Hai. Tak penuh lah. Tak ada. Tak pernah? Ya. Tekan tu sorry. Halo. Wan Ah. kot. Asal aku pula. Dok, dia yang tak mau dia yang buka law ni. Tak mau. Ha. Tak boleh. Tak ada apa. Yang buka law ni. Buka sekarang bang. Kita buka sekarang. Mak Noah. Buka Makan tadi, tu, buka tadi. Abang Noah tolong download app tu. Kami nak tengok. Okey, Boleh buat? download sekarang. Kita buat sekarang. Tengok macam mana. Download sekarang. Dulu apa? TikTok. Buat. Kita buat sekarang. Buat Lani, buat Kalau Lani, betul buat kata Lani. keras Kalau lah, kata kalau Kak betul Bella kata tak Buat Lani kat depan Kak kan Bella buat Lani. nak membuktikan Bagi yang dia, Kak Bella bagi. tu betul. Buat. Aku Tak apa, ingat aku buat je. kata kongkong kot. Dia Nuat. bagi lah. Abang tak mau. Tak apa. Serius. Ni, Buat Lani, madu buat pun Lani, ni. buat Lani. Kalau nak madu pun kita Buat. cari pergi. Dengar. Buat je. Apa dia? Jangan dia cari ni, Ri. Jangan Kalau dia dia cari. Kalau dia cari racun. Ya, Ryan. Wan. Hang nak Apa madu. dia tadi? Aku cari ni, Ri. Madu. Madu Ya, apa? Wan. Betul. Nampak? Suruh lo ni, abang kat mahu guru apa. Boleh tak wife dia cakap begitu? Tak boleh. Kak Bella seorang. Ryan, Sebab apa, cari Yen? bini Kak- macam ni. Betul Dia. Kak Yen. Sebab apa? Kak Bella pernah cakap dengan aku Yen. Dia cakap kalau Abang Nuat ni betul nak nombor 2. Dia akan Ha, cari Bila dia. nak Mai, saya ni, cari. cari nak madu macam ni. Allah Dia cari Akbar. madu kat kita. Mana nak cari isteri Tahniah. macam ni? Ya, weh. Oi, Weh, seri. tuna jilik kan. Seri bukan besok-besok lah. Ya. Seri baru ni baru lepas repost. Tak ada lagi buat apa, dah repost dah. Tengok lah kecil-kecil cili padi tu. Cengeng, cik. Ya. Oh, tunang ya repost dah. Bukan kena kari lagi. Allah. Oh, tunang. Ah. Macam ni betul ke benda tu Cili? Tak betul. Tak ada bukti. Allahu Akbar. Wah, nampak dah ego tinggi nak selai ni. Allah ni. Oi, Jangan aku Saya respect tetap belakang mahal guru saya. Tak apa, saya faham Kak Bella. Tak apa, Kak Bella saya faham. Maksudnya kalau Abang Mak Nuat nak buat apa, Kak Bella akan cari. Saya faham. Yalah, Sebab Kak Bella banyak cerita dengan saya, Yen. Yang aku cerita dengan kau. Ngahang tu yang aku cerita tu. Oh, Yang malam semalam tu. Okey, faham. Yang aku cerita pasal Kak Bella. Yang hang tanya siapa untuk aku cakap nanti aku beritahu. Lah beritahu nampak kawan. Hang Ni ingat hari balik ni baru nak Ryan. jelaskan. Saya kena ingat Ryan. Tak sangka benda ni noh jadi sekelip mata. Saya minta maaf banyak-banyak. Tak, ni okey. Kalau ni apa pun, kita nak Mak Nuat buat saja je TikTok tu. Kita nak tengok je. Buat law ni, Nuat. Nuat, buat Nuat. Dak, Buat nak. benda macam ni lah. Kalau hang kena faham le, kalau ni kata orang tak mau, orang tetap tak mau. Jadi Dia tak celai kadang-kadang. Keras memang tak mau. Bukan tak Kadang-kadang orang ni keras. Maksudnya dia tak suka benda tu, dia tak buat. Dia tak suka. Dia tak erti. Ai, Jangan paksa le. Tak boleh paksa le benda ni. Muhung. Masalah Betul. di mana pun Yen, duduk lagu tu. kalau okey contoh kau tak suka benda tu, aku paksa kau Aku buat tak tak? buat. Aku takkan. Kalau kau tak mau, aku tak mau kan. Ya. Pandai pun Ryan. Betul Ryan. Macam tu. Nampak tak? Senang tentang macam tu. Bukan kita kata kita ni apa kalau kita tak mau, kita kata tak mau. Kan jangan Tak mau mana boleh paksa-paksa, betul tak? Macam tu lah. Saya faham Abang Mak Nuat punya pendirian, saya faham. Nampak So pendirian malam ni tegas. clear lah kan? Malam ni Apa clear. takut bini yang mana? Bukan takut, sayang. Betul. Wan sayang bini Wan kan? Sayang, saya sayang. Oh, bini Wan. Tapi Bini itulah kadang-kadang- Wan, bini Wan. Tak kira Gila, sebab kadang-kadang dia pun tak takut kita. Itu pun takut juga tu. Betul Wan. Garang kok kadang-kadang. Abang tanyalah tiga lain semua. Depa pun takut bini depa. Ya. Kalau tidak kita kata lah nak apa? Kecuali bini call dia kena balik. Betul. Haji terima kasih. Syahlia Syah Gorgon. Walau kita Esok doa yang clear lah baik-baik malam saja, ni. insyaAllah. Nampak tak? Alhamdulillah. Walaupun pukul 2 pagi. Tak kira Jangan apa lupa pun lah dia. Rojak TV apa semua tag adik banyak-banyak. Betul. Kemas. Maksudnya dekat sini kalau mungkin kalau Abang Adik nak buat satu clearance lagi ke Clearance mungkin, nanti insyaAllah. Boleh lah. Dia dah begitu. habis dia peluang hanya sekali ya Mai. Tapi tak Kak Bella mungkin lah nanti Kak Bella mungkin tak lambat live ke dia nak buat clearance dengan kita akan dengar juga daripada side dia. Kita kena dengar Sebab juga lah, nak side dengar Kak Bella apa. sekarang kita nak dengar dah. Betul? Nampak? Kita orang akan sampaikan berita kat Abang Adib cerita apa yang Kak Bella cerita dengan kita. Oh betul.
Satu persatu lah benda-benda ni. Kita kena cerita bagi jelas, bagi Macam clear kita lah. ni, macam Han nak mendirikan rumah tangga, aku nak mendirikan rumah. Kita kena dengar orang yang daripada bedah. Yo. Betul ya. Betul. Tak ada apa pun. Raya Mika ya. Tak ada apa pun. Allahu Akbar. Tak Kita nak dengar macam mana api mana pun duk berikut lah. Dok, tak ikut ingat Abang Adib mana? Tak ada pula malam ni. Start raya. Kita duk start raya. Kita tahu lah. Tak ada Cile. Mana ada. Tak Kita ikut tahu orang. lah. Tak ada Malah lah ni, belok Cile. kata ni. Anuak pergi keluar. Tidak aku tahu. Pergi keluar. Bohong. Nak pergi Kak Bella sampai buat macam tu. Ni, Yo, nak pergi keluar. Pergi keluar. Allahu Akbar. Bagus Kak Bella ni. Oh, balik right ni. Dia tahu dia yang bila balik. Kiranya Kak Bella layan hobi suami. Pergi keluar. Dia tanya pula bila ada right ni. Kita abang pula 9 belakang. 1000 dalam satu dah. Ya. Allahu Akbar. Tu kita sayang dia. Dia boleh cakap kat bini ayah, laki. Ayo. Laki dia kata pilah Rat. Kenapa tak pirat? Gila Kak Bella. Pirat. Kalau Betul, kita dia duduk bawa kita kat rumah dia teruk. kita tengok dia kesian. Faham. Weh, Oh, abang. Abang ni, Kak Bella, abang Adib nak naik. Kita turun dulu kita bagi clear. Abang Adib pergi sana jangan naik kat saya. Naik sana. Tolong abang Adib jangan sangkut paut saya abang Adib. Tolong jangan sangkut. Tak apa Ryan, bagi dia dulu settle. Okey bagi. Tengok Ryan yang. Mana Ryan adik? tengok Ryan. Mana Ryan adik ni? tengok Ryan. Mana adik? Tolong Zak. Kita nak Ryan lari tuyul je. Jubung dia nak Ryan. clear. Tapi kau duk bohong. Kau memang ikut Abang Nuak. Ikut. Tapi taklah 24 jam. Ini lebih 24 jam. Pukul Tak 3 ada pagi. kan. Pukul 3 Mana pagi. ada? Duk Ni, market. kena panggil Mak Nik mah. Malam dia duduk gelok kat kuru. Mak Nik mah. Gelok lah. Mana adik ni? Suruh dia live. Cepat. Mana dia Adib? Adib mana Adib? Tak. Nak invite dia sama motor. Amboi Adib. Dia kata sungguhlah kat kuru malam ni. Weh, Ryan dia lari tinggal dia betul-betul lalam dia ni. Anuat, mana Adib hang nak? Tanya Cile yo. Maha Guru Cile yo. Maha Guru Cile, mana dia? Cepat. Lai. Mana dia? Abang nak? Mana Adib? Tak masalah. Ryan duk kata macam-macam semalam. Tiba-tiba dia side cock macam mana ni? Macam mana tu? Ni dia hilang tu weh. Wan tu dia cute tu weh, lari kat dia. Semua dua-dua orang tu memang tak boleh pakai. Dalang. Cabut tu weh. Ni mana ni adik ni? Hai, dia pergi mana? Pergi mana ni? Lahir duk atuk lu nak buat ayat apa? Macam mana nak? Dia live duk lagi ya. Yes, motor. Try tengok ya. So apa malam ni clear tak ada apa pun. Belum clear. Tak clear ke? Aduh, Clear ni lagi. Mak Nik jangan lupa invite ya. Mak Nik dulu dia gelok ke pagi 3 pagi malam. Aku kira nak tidur pun tak boleh dia dengar suara dia gelok. Mak Nik. Sabar Sat. Dia tak lagi ya. Hai. Dia tak lagi Hai. Hai. Takkan dia takut. Takkan dia takut. Malam Mana? aku sampai ke 2. Oh, dia kata sungguh kau lagi pun Ginwet dia kata. Dia kata yang Leng tu semua cerita tak ada apa tapi hak Pak Bella tu betul ya. Dia kata. Oh. Mana dia? Dia boleh buat muka kering-kering oh. Mana ni dia ni? Tak ada ni. Mana ni? Hei. Seru. Cile dengan seorang. Maha Guru tak masuk Hei. Oh, malam. Guru ni biar betul Bini tutup pun bah yang. Tanya? Tapi tak. Dia Tapi tetap dah. padu. Mana ni? Maha Guru tidak awal apa kata. Ada tadi dia komen ni. Buat tak? Mana ni? Tu dia ni duk check story ni. Apa dia ni duk check story ni? Apa dia Cili? Mana? Dah keluar tadi ni. Tapi kak, saya tak percaya. Janganlah tak percaya, kena percaya lah. Sebab saya jumpa dengan kak dia banyak kali dah, tahu tak? Banyak kali tu berapa kali? Banyak kak. Depan rumah saya ada kak. Ada makna ada kak. Ni dia yang ajak kita teman je lah. Doh. Yang tepi ronda takkan tak mau lelaki ajak ronda tu lah. Nek cerita kancing saya ada. Nek cerita potong saga saya ada. Nak kan? Betul.
Betul lah. Nuat ni, Maisat ni. Awak. Ayah abang kat mereka. Mama nak ikut ke Bi yang nak bawa? Nak bawa. Ha. Jom yang ikut. Yo. Betul tak? Jaga bini, sayang bini macam tu lah. Bini pun sayang kita. Ha, nampak? Semi Nanti Cile kalau kahwin, Cile akan bawa agak Seri Ya. mana-mana. Takkan nak tinggal Cile. Takkan nak tinggal. Aduh. Ya, bukan tak mau tinggal. Bila dengan kawan-kawan ni, macam kita, macam Adik cakap, bila dengan kawan-kawan, dia ride dengan kawan. Dia tak mau bawa lah. Tapi dia bagi ride tapi dah. Ha, Rai tak ikut eh. ikut, Rai dia tak nak ikut. Tapi kalau Kalau nak bawa bini, kita bawa bini. bawa bini. Ah. Dia cakap, 10 kali berhenti, 20 kali video Kau call. ni pun sering main kedai sedia tu dia yang. Ayo ada orang komen lah. tak? Ayo ah. Ha. Mana ada, tak ada lah. Aduh. Tak, Adik kata, berhenti 10 kali, 20 kali call. Betul ya? Takut. Teko tengok anak, tanya anak pergi sekolah dah. Pasal tinggal kat dia. Oh, lepas tu saya nak kena, aduh, pergi mana nak tahu. Saya punya make up. Pergi mana ni? Tadi dia nak live sangat ni. Mana dia Sat ni? Mana dia? Tahu dah. Sat. Mana dia? Kat mana tekan tak mana ni? Aku ni dah lah tak berapa pandai ni. Kalau tidak duk live make up ya. Hari ni nak kena live macam ni. Hai, macam mana kita nak invite? Ni, Cile, invite Wan Sat. Lah dia kutuk ku pula dah belah tu. Oh, dia kutuk pula? Hang kau Sat. Ni dua-dua orang tu Sat tadi. Dia lain dah. Tu, nampak tu. Lalang lah. Wah, tu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maha guru saya. Lah ni raya mana raya ni? Weh, lepas lalang weh panggil tu. Hai, pakai lebay pula lagi nampak baik. Nah, pandai berlakon. Pasal nak lawan setan kita kena pakai kepiah. Ni apa panggil raya suruh masuk? Adik tak panggil lah ni. Ni Bella dah clear dah dengan mereka adik. Tak, aku tengok hampa Pakai buruk. sopan apa nak lawan lagi ni. Yang ni mau pakai lebay. Nasib baik lah Cile duk backup pasal Cile kenal. Kenal. Dua ekor tadi tu. Pak hitam dengan hot putih tu bohong lah. Weh. Dia pun burung. Kita tahu lah kita kena adik macam mana. Mana panggil raya masuk? Raya lari ni. Pelak ni, lalang ni. Hambui keming tadi. Ni hampa biasa seram tak raya suruh masuk. Semalam dia bukan main lagi. Menambah. Oh. Hari ni dia jadi lalang. Wajak punya Ryan. Aduh. Nampak lagi baik lah pakai lebay. Nampak Nur. Dah aku malas ni rambut serabut lah pakai kabel sikit. Aku ni lah saat ni buat solat supaya mak Nuat dia jadi macam kami. Kita Buku 55 tu kita buka-buka. Tak boleh tengok tarikh adik tulis. Dia kahwin 2019, kita 2012. Kita lagi power macam ni. dia benda tu. Dia macam ni. Dia benda abad takut bini. Dia bukan kira siapa kahwin paling lama. Oh. Tu pandai lah dia nak buka. Bagi Walaupun 2 kahwin biji start. lagi. Awak otak dah bukan boy nak makan biji gigi. Tak yang nak ambil biji gigi. Mana lagi benda? Nak lawan lah. Nak Betul bocor lah. gigi. Betul tak Cili? Nak Betul. tahu padu tak padu ni bukan kira kahwin lama. Aku nak tengok buku pula dah. Buku apa tanya tu? Ni dia duk kira dia kahwin 2012. Jangan kira gitu. Aduh. Kahwin 2012 tapi takut bini macam orang baru kahwin setahun tu. Tu. Ay. Ayang betul ke? Ayang abang kat adik. Ayang kata nak jadi Ada tu duk. Tahu dah tak pernah kata ke? Adik murung adik Adik ni. pandai murung. Benda apa kata apa? Kata Ni apa? nak masuk Maggi tu. Betul ke adik? Dia contoh kat adik. Dia lepas kat adik ke? Tak apa mana kami cerita mana. Tak apa. Tu dia boleh buat kering-kering dengan adik mo. Dah lah. Dah betul mak nak kami cerita mana. Ada Jatuh. bakat cari ni. Nak kami cerita betul ya buka semua mana. Buka dik. Ha. Kita mau lawan mana ni? Malam kita tanya tu. Okey. Pasal mak nak kata TikTok mak nak tak minat. Kalau tak minat jangan minat semua. Instagram, Facebook jangan minat. Sebab apa dua tu ada. Okey, yang abang siapa? Oh tu bini kita yang buat. Okey. Lah apa jelas dah tengok. Facebook pun bini buat. IG pun bini buat. Nampak punya penakut dia sampai tahu dah. Setuju. Dia tak pandai sangat dik. Dah. Dia tak pandai sangat dik. Tengok Nak dah IG masuk kita. Kita akan collaborate dengan Bella.
Dia pun 26 kan, takkan tak pandai Malah lagi. dia tak pandai buat konten-konten Adik. Kalau IG sama dengan Facebook gambar. Betul tak? Tak ada pun gambar-gambar lain dah. Betul lah sebab lah kita boleh linkkan dia. Dia tak pandai. Trade pun dia tak buka. Tak, dia bukan macam cakap mana, tak Adik? pandai. Maksud kata orang bila tak berminat ni, maksud dia tak berminat dengan media sosial, dia takkan buat walaupun bini nak buat ke tak. Tapi law ni dia menunggu permission daripada bini. Bini kita TikTok. Saya setuju. Dah, Anwar, hang buat TikTok lah ni Anwar. Kalau hang buat settle masalah aku Anwar. Tak Hang buat masalah lah. kan. Masalah benda boleh pakat dah. Satgi aku kan kata hang buat mana. Benda Dah, aku tak mau, aku pakat mau. Alah. Dia semua buat. Benda Kita duk tak mau buat lah. Mana nak. Kita lawan je nak. Benda duk sebantai memang boleh pakat. Kita semua ni kena bohong ni payah. Ya, betul. Kita kena bohong. Sebab apa? Bila dia okey, betul lah orang kata bini lebih kenal lelaki, betul. Kalau di rumah. Kalau di rumah, tapi kalau right kami lebih kenal lelaki dia. Makan tidak sebantai. Ayah ada kutuk mama ke kat depan ni? Tak, kutuk tak ada. Mana kutuk lah? Hei. Kutuk tak ada. Dia bukan kutuk. Dia macam duduk lepas-lepas perasaan ke? Dia mencerita lah kata dia ni. Oh, Anwar. Mana tak apa orang cerita ni? Tak apa cerita. Aku tak boleh buka-buka aib orang ni. Buka air depan-depan tak apa. Ish, aku tak gamuk nak cerita. Itulah satu lagi. Power tak? Adik kena beli satu gini. Tak gamuk nak cerita. Tak gamuk weh, tapi tak apa lah mana minta sebenarnya nak cerita kan. Cerita. Dah okey. Tak sebenarnya memang betul. Sabar ya. Dia Adik takut tak dengan bini adik? Tak, saya tak takut apa sebab dia pun tak ada Kira masalah. kalau Apa. adik suruh buat apa dia akan okey. Mesti buat lah. Okey, panggil dia Milo. Adik panggil dia Milo. Hai, ya, Maha Guru. Tidak, dia lewat dah tidak Tak dah. boleh. Saya kalau duduk leno pun lelaki kita ayam ikan bakar bangun buat. Bangun makan. Kalau buat ikan bakar sama masak nasi dia buat lah. Tapi nak panggil nama malas ni susah lah. Boleh lah. Adik panggil dia my hai. Kalau betul-betul Maha Guru lah. Kalau betul-betul adik dia my macam ni bila. Betul-betul Maha Guru. Bila tengah malam ni nak kena bertutup lah apa lah je susah. Kalau siang, banyak. Kita jaya. Boleh Teruskan. dia tu. Pasal Panggil tanya adik. Celih lah. Celih kita kenal kita lagu mana. Ya, Oh, Cik Cik. lah. Maha Guru. Oh, Maha Guru. Lepas tu dia cerita pasal ni apa hebat boleh pirat Pakistan 10 hari. Dia bukan, kita tak cerita pun itu. Maknat ni takut nak pirat apa. Dok tak cerita pun pasal 2 hari ke 10 hari. Kita tak cerita bab tu. Yang kita duk sampai tu dia lah Bella tak tengok video tu bagi betul-betul. Sebab Bella tengok dengan emosi. Kata aku malah. Bella tengok dengan emosi. Gelok sakan anak tu. Hang gelok sakan anak. Dia buat Banyak kali malam tu kita sembang. Kita sembang okey. Maknat ni video call 20 kali. Kita sebut betul tak? Kita kata gitu Celih. Dak Anwar betul aku Kita kau tak hang dok. cerita bab right 3 hari Aku kau hang apa kali bab Anwar. right 2 minggu ke bab right Pakistan ke dok. Kita tak cerita langsung. Kita cerita asal keluar je rumah video call 20 kali. CCTV. 10 kali Mana di ada sampai 20 kali adik. 20 kali tak ada. Takkan mungkin adik. Buka. Sebab tu lah kami ride 27 jam. 20 kali berhenti dia video call. 7 jam kan kami ride. Oh, Tujuh banyak. jam. Betul. Doh, yang kita heran 27 jam dia pun pelantin tu. Dia Nampak? semangat apa tu? Ni mesti ada rahsia. Dah duk kerja berhenti video call. Mau tak 20 jam. Mana ada nak call kan? Tapi Bi paling sampai awal lagi lepo. Paling. Sebab ada doktor. Betul dah lah 20 jam tu perumpamaan lah. Tapi banyak dia sampai macam tahap tu lah. Oh. Berbanding yang Mana kami ada ni, adik. Tu yang semua kami ni- fitnah baru. yang kami ni bini video call sekali pun tak ada. Tu Ha. kemat. Itu membezakan kami dengan dia. Tu dah. Yang kita cerita yang tu, kita cerita yang tu lah. Kita tak buat cerita. Betul tak Bella video call dia? Banyak kali. Betul Ada tak? video call tapi tak banyak kali sangat Lebih Tak daripada 5 banyak. Tak banyak. Tak, lebih Berapa daripada Anwar lima tak? sebanyak Anwar PRZ member tu mama rasa 4 kali dah. Dia ni payah call kita. Tipu. Kita yang call dia. Kalau 4 kali tipu. La ilaha illallah orang tua ni orang kata betul Kita share minyak saja hari pertama pun tak tahu berapa kali dah. Anwar hang video call siapa Anwar? Hang bak aku tu. Hai, tengok kita lagi. Hai. Tension minyak pun tak kuat lah. Kan Bi kata kalau Bi nak madu yang cari. Ya, yang kata. dah masalah dia. Bella ni takut cukup takut. Malam tu biar bang kat adik kat kedai kopi. Kalau kita nak madu, Bella cari. Kita cari racun. Okey cantik. Okey video. Nampak tak? Anwar video call siapa Anwar hamba aku. Sebab dia akan tahu Bella memang tak suka angkat phone depan ni, stesen minyak ni. Betul. Bahaya. Dia takut. Bella paling takut adik nampak adik amuhung aku dik.
Kami nampak di video call sebab kami takkanlah bila di video call nak pergi tengok hang buka semua banyak hantar semua. Kita sebagai orang yang nyanduk Hani tu. Kita sebagai abang orang yang Udu. kita Waleng sebagai orang tu. yang kita sebagai orang yang tak suka tuduh pelik-pelik kat orang ni, syok orang sangka pelik-pelik, kita anggap dia telefon bela lah. Oh, pandai tu. Tapi banyak Gantang. kali ya. Banyak kali. Tak ada lah. Cara pakai lebay orang percaya dia Okey. banyak. Lo orang cakap saya kan. Untuk video call, Bella pun dah mengaku memang banyak kali. Okey, memang Bella mengaku 4. Tapi kita kalau belajar sekolah dulu, kalau ada 2 pun dia ada S belakang tu kira banyak dah lah. Dia benar tu. Apa, perguntan ke apa orang kan. Gini pandai nak no. Pandai. Ya memang pandai adik. Patut you tawan betul. Bella dah mengaku dia call banyak kali. Okey, mana-mana aku tak bohong. Kedua, hang kata Mak Not tak minat TikTok. Ha. Pasal apa dia duk pegang handset kawan dia duk slide-slide yang aku kata seksi-seksi slide lepas cepat lagi. Dah, itu Ah. fitnah. Akan Alah. buang dulu bau. Tapi Ayah kan, tak betul ya. Tak. Tu pandai dik mau. Orang Pandai suruh betul. panggil, bini dia tak mau panggil. Dia kata tak, semua bukan kalau abang dia panggil pasal lewat. kalau dia panggil pun bini akan Lewat kok. Kok lewat Ryan kok. tadi katok dia. Tak lihat macam-macam. Ryan tu memang lalang. Pelak Ryan. Ni Ryan lari ni tak guna ni. Dia. Dia duduk katok kat belakang tu. Oh, duduk kata dengan orang ke dia tu. Oh depa dua orang ni ah. Tak boleh naik sebab Tak. 3. Tu nampak tu. Panggil bini. Kalau betul-betul maha guru mesti mai punya. Bukan kok lewat dah kok. Dia main. Tak Semua. boleh. Allah apalah Betul, sangat dia kalau tak suka. hai tu tak ada 3 minit. Nak kena pakai Main, main kalau setakat nak main cuma tak boleh nak tunjuk muka lah. Dia bersiap pula lagi. Tak payah siap lah. Dia macam macam tu. Nampak adik? Aduh penat lah. Tapi adik ni dia dah kalau maju bini dia cari kau ni dia ni pandai. Pandai lah. Oh, Tadi tu yang pasal CCTV pula tu. tu. CCTV pun. Dia apa mengaku tadi? Pasal cerita tanya. Ada Memang ada CCTV CCTV ada. Tapi tak ada lah banyak macam adik kata ni sampai penuh ni tak ada adik. Bukannya hak jaga highway. Di rumah tu memanglah CCTV tak banyak macam tu. Tetapi perjalanan CCTV tu daripada Kedah sampai ke Terengganu. Ya, kena pasang lah adik risau. Okey, yang ketiga pun Yang betul bini Bella tu. dah mengaku nampak ada CCTV banyak. Loh, tak Kita apa cakap semua Loh, fakta. untuk keselamatan. Ya, kami pun setuju untuk keselamatan. Betul lah kita cakap tu. Tak Tapi takut. Anwar dia tak takut bini. Dia sayang Tak bini. takut adik, sayang. Tak takut lah kita. Kalau kelai dengan dia, kira bela dengan pedang samurai, dia bawa ke pedang samurai pula. Sama-sama fighter. Dah tu cerita berkelahi memanglah. Berkelahi memang mereka akan. Okey kak. Pasal live location tu betul ke kak? Mana? Live location Mak Not. Ayang suka send kan live location? Ha. Ingat dia saya saja nak suka kalau hang tak suruh. Hari lo. Dia tak ada nak suka-suka lah. Okey, Tak, nampak betul, live betul, location betul. pun betul cili. 4 dah. Semua dia mengaku lah ni. Dia mengaku 4 Tapi lah. masa aku tak ada tadi dia hantar macam tak mengaku Loh, semua. betul lah apa yang Bella hentam tu. Dah 4 betul dia mengaku dah. So tak ada satu pun yang aku bohong daripada aku live semalam. Ada imuhu. Lepas tu Hak dia duk pasal pusing. Maggi. Okey, hak pasal Maggi tu adik. Betul. Mana Maggi? Kami pun berpandu Bila, kata bila? banyak cerita lah sebab kami kan duduk dalam rumah tu. Macam mana adik boleh kata ni Bella suruh masuk Maggi. Anak pupi lah masuk Maggi. Nak tanya Wara pun tak boleh. Wara pun kecil kita tak boleh cerita. Jadi Ahmad nak cerita kami cuma sampai pandai ni. dia hari. Ayah Anuat, mama kata dah jangan duk bagi silaji tu kat dia Anuat. Sel-sel dia ni kaluh budak-budak ni. Dia berhubung ni. Power tu legit tu kotak. Dia naik kotak lain. Tu depan pintu. Cili nak tanya sebab apa tak bagi Mak Not naik RZ Okey, apa dia Cili? Sebab apa tak bagi Mak Not naik RZ Okey, PRZ Bella kalau boleh play CCTV, Bella boleh abang. Anuat abang apa? Siapa? Ada hantar. Ujung takut jam ni lepo ni PM 10 setengah tambah ni. Keluar highway hilang yang bayangkan before macam jalan. Keluar tadi. Sebab seat nampak? satu. Masih. Sebab seat satu. Masih. Confirm sebab seat satu. Nampak tak? Tak Asyik ada boleh eh. buang belakang tu. Sip boleh buang skru kita bagi spanner siap boleh. Boleh buang tapi tak boleh duduk. Ay boleh duduk si before. Yalah jadi pelik lah bila dalam CCTV tu tiba-tiba nampak seat tak ada. Kan tu ya. Okey, 5 dah menang adik. Okey. Oh. Satu lagi. Kan adik kata pasal penyu tu. Adik tahu macam mana penyu tu beli kat Bella? Macam mana tak faham? Kan adik kata orang tanya tu dia beli penyu. Penyu tu kan beli kat Wara pun beli kat Bella.
Adik tahu macam mana penyu tu beli kat Belo? Betul dia kata malam tu, bunyu tu kat warung kat Belo. Kat Belo. Dia Ah, dia tak tengok ingat. video tu. Dia kata tu dia tak ingat dah. Nampak? Dia kena telan biji lagi. Power. Tak lah nak ingat Nak balik kita penyu. play ke? Adik kata, ada orang tanya, tu anak walik penyu tu toh-toh walik kat siapa? Lepas tu adik kata walik kat, bukan walik kat Wara, walik kat Belo. Adik tahu mana? Yang tu okey. Apa fikir nak Wara umur berapa? 4 tahun. Dia tak tahu lah kat Terengganu tu ada payung-payung Dia penyu. tahu Dia dia tak tak tahu. Dia mana Dia tahu. biar dia member walik. Tak. Penyu. Wara dia takkan tahu lagi di Terengganu tu ada penyu yang kena beli buat balik galah kat beg semua-semua ni tak ada. Memang arahan daripada mak. Tengok tu kata. Apa aku? Aku nak tengok Ryan ni. Ryan lalang ni. Saya lalang tu. Sebenarnya Ryan ni kena Betul naik ni. pula kita. Ni Ryan ni pelak ni tak naik ni. Dia tak naik, tak naik. Okey, Kak, saya nak tanya pasal make up. Sebab apa nak kena make up? Mak Nuat. Anuat Lepas saja seronok. Kami menego bahagian tu. Menego bahagian tu. Saja Awak seronok. tak ada orang lain kan model perempuan. Ada tapi saja nak seronok-seronok buat ni anniversary. Anniversary kita sayang Bini. Bini pun bahagia, seronok. kita pun bahagia. Saja seronok. Memang tak boleh Tak Dalam hidup boleh. dia kena macam tu Tak juga. boleh. Cak kata lah make up tu kami bukan kata tak boleh. Cuma kita bagi tahu benda yang berlaku. Berlaku macam ni, berlaku pasal make up, berlaku pasal doktor pergi masak Adik cerita Maggi. ke orang seolah-olah Anuat ni takut sungguh dengan Mua Belo. Ni, siap kata apa? Mua Belo tu queen control tu. Oi. Sebenarnya saya tak bagi tahu pun semua orang setuju dah. Tak ada Hidup Tunggu. normal dia. Tak ada apa pun. Orang setuju sebab tu bila saya kata tu depa macam duk tunggu siapa nak tolong kata. Saya terima lah saya kena kata. Wah. Saya ambil Oh. telan lagi ya. Oh tu dekat nak pitelan. Nampak tak? Weh. Hai. Tu, Ryan duk kutuk tu. Orang yang duk kutuk lah. Ryan duk kutuk. Bella kata. Dia tu Panggil belalak. masuk. Sebab Adik Ryan kena kemai dia kata kat adik ni Ryan macam dah- ni. Raya ada dua orang, Raya ada dua Nak orang. panggil Cili, act dia saat Cili. Bella tak apa pandai ni nak act Tak boleh nak act sebab dia pandai dia duduk dengan ni Wan. Oh, Dia faham. berdua. Oh. Tu nampak tu. Nampak lah mulut kita awak. Dia pun faham lah. Dia orang teruk. Nampak? Weh, hang tengok tu dia pakai baju ESR tu. Oh, Oi, dah pakai baju ESR. Nampak tu. Capuk betul. Oh. Telefon dia, telefon dia. Pandai tu bukan anggota pun Dia nanti. siap. Dia tengok ni adik naik. Telefon dia. Abang kata malam ni nak kita nak kena clear habis. Kena clear. Tak boleh. Oh. Nampak tak? Mau bagi tahu kat Ryan Sat, mau bagi tahu kat Ryan. Nama pergi masuk kat Ryan, bagi tahu. So dia tunggu Sat, Amboi. bagi naik dengan kami. Dah Macam apa Wan Bella tak nak apa. tanya Wan dia betul-betul tak lah. ada- Hampa Wan masuk tak ada side pula. adik ke side Bella? Ya. Macam Wan semalam, dia tak ada masuk side siapa. Tahu-tahu masuk side Belah Mak Nuat ni, si Ryan ni. Malah aku Macam tak Cili ada yang dia masuk belah ni, Cili dia tak lalang Dia okey, dia tetap dengan adik dia. Betul. Hampa Dia masuk tadi- belah adik. Saya Cili ni bukan kenal nak Adi. kalah. Cili ni pun kalau saya tak betul dia akan kata tak betul. Maha Guru. Tetapi apa yang Cili duk Pasal kata Maha tadi Guru, tu, oh. betul semua. Cili duk kata tu betul semua. Dia tak tipu Cili ni. Semua adik. Ai. Mana nampak? Pakai nampak? lebay memang ajib. Aku nak pakai khabar. Walaupun di follower Bella, dia pun tetap sokong adik sebab dia pun dah nampak Mak Nuat ni teruk lah kena ni. Teruk lah. Apa adik? La ilaha illallah. Jadi saya ni sebagai wakil laki-laki nak main bantu Mak Nuat. Nak bantu apa lah ni adik? Bantu bagi jadi macam kami. Tak ada. Pi lah, pi. Tak ada masalah. Pi. Adalah dalam live biasa lah. Kita Ya, pun boleh. ya. Kita pun boleh. Hang kena melena kat adik. Rumah aku hang orang tengok. Bella Ya. ke mana? Depan kami memang berlakon. Dok, betul nak bukti ke mana Oh, nak abang? tek saya maknuk apa dah lu, mak lu. Tapi ni masa buku tu duduk mana? Apa ni Mak Nuat? Tu ni lagi apa? Buku masa kat gombok dia nak tulis. Ada? Kita baca tak lepas juga ni. Tak boleh. Ada simpan tu dah. Tepi Mak Nuat, tepi Bella duduk dah. Nak mampu hebat duduk mana? Tu. Tak Dia tak ada. lah. Cili pun sama takut kat Seri. Noh, lepas komen macam tu. Oh, ya yang. Mana ada nak takut apa? Kita ni right mana semua mesti hadir. Tanya adik. Oh. Dah betul? Ha. Oh, aku. Ha. Ni Mak Nuat ni baru sekali je, right? Yang kami ni. Dan hang Aku pun tak tahu ni dia nak saat bagi ni terlepas. main abang. Abang. Adik nak orang kerja kan dia kerja lah adik.
Ada event ni. Dia semua kena atok buat keluar barang. Bella ni pergi buat live park. Okay, Bella ada kedai. So barang kena prepare, dia semua kena ada. Dua-dua orang ni pakai Nampak? baju ESR tu. Mana? Ah. Kurang ajar tu. Pakai baju ESR ada dua orang tu. Dia lebay pun siap ah. Baju Lepas siap ada tak? baju ni semua. Baju Ha. kita order website sampai lagi. Apa ni? Baju tu order je. Orang duk tanya kita. Raya ni tak masuk ni. Baju kita tu orang duk tanya kita sampai ni. Hantar lah. Clear. Ada lebih-lebih lagi tak? Buka lah website lagi. Habis nanti buka lain. Nanti buka lain. Wan tak bagi saya masuk. Nak dua orang tak ni masuk orang. Tak boleh masuk, kena ngadik. Oh, aku takut. Tak kenal, mereka akan cerita benda betul kalau saya ada. Ya, betul. Ha. Dah cerita lah, tak apa, tak takut lah. Dia suruh Dah, masuk. kita dah cerita dah dari tadi 5 poin dah. Semua betul. Betul, tapi bukannya hak betul adik abang tu. Okay, macam CCTV ada, masa ada, apa Bella ada. pasal-pasal Dia ada lah. betul. CCTV Dia bagi betul, keselamatan. Yang Ryan takut nak naik. Dia pun takut kat ni yang maha guru dia pun ni. Mahu guru. Tak, dia jadi ada hak betul tapi ada hak tak betul ya. Ke benar tu? Ha, macam mana tu? Ya. Bella cakap pun tak belik ni. Dah. Mana betul? yang Tak ada bukan- tadi. Bella hantam Eh. pam tadi. Mana Bella? dah? Adik cerita Adik- tak betul. Oh tu adik yang spin. Ha. Tak Eh, ada mana lah ada. kata tu. Budak Dia jamba kata tu. tadi, Kau dia main kata, ni, bini akan dengar cakap dia apa semua. So, panggil bini pun ada alasan. Yang pembek ayam. Banyak alasan, Pembek kan? ayam. Bola pak ayam. Kok, payah nak bukan silap, kok. Noel. Lewat dah kok. Suat aku. Bismillahirrahmanirrahim, Mat. Oh, Dia elok tak? Alah, benda wayang dalam live ni lah kita fake media sosial. Kasih betul lah. Ni, Ryan tu mana ni? Nak hari pun lalang ke bengkok tu. Ke bengkok Bella, Ryan. Ha, tengok ha. Panggil Ryan tu. Om tadi dia Tak berbual. boleh lah. Dia pun tak mau, dia pun tak mau ni naik. Dia pun takut dengan adik. Dia Tak tak takut. dengan lebih siap. Anak dia pun takut dengan adik. Mak. Tak, bukan dia takut. Depa kalau masuk depa terpaksa cakap benda betul. Bila cakap benda betul, makna akan kena teruk lah. Ha, betul. Tak apa. Panggil dia pun cakap Buat benda je, betul. ni. Panggil dia pun naik lah. Panggil balik. Yang cerita ni duk lena ada orang call tu bangkit. Depa panggil masuk Cik. live. Amboi. Cik. No. Janji ke no? Tak janji mungkin berapa? 11 12 mungkin 2 apa nak live pergilah. Apa lah tengok. kena live dulu. Dia tengah buat skrip ni, dia buat skrip. Oh, duk pakat lah ni. Ha. Masuk tengok Ryan hantam. Wang Kadia hantam celik seorang ada backup. Oh Masuk-masuklah dia pun pakai baju SR tu. Capuk. Cabut orang ni. Aku serikih pula duduk Kok Maliki tak boleh pakai kau ni. Kau punya backup dah jadi macam mana? Dia dah pakai baju ESR, kau nampak? Tu lah. Tak boleh Ah. Nawak lah dia baru. Tak guna dia. Oh, mana tadi dia pakat nak backup. Ni lah Bella. Lepas wayang depan Bella ya. Masalah dia suruh celih kali backup. Kok tak boleh, kita tetap pertahankan benda yang kita kenal. Nampak tak? Nampak. Betul-betul punya nampak. Tak betul aku tu dua orang tadi. Orang Kau main tadi, weh, backup aku berseronok lah orang backup aku. Sekali, abang adik nak naik turun tu, weh. Kau nak habis ni. Adik tengok. Nampak ya? Aduh, Nampak? aduh. Aku saya di belakang hang. Jangan takut. Nampak? Ambil dah kata. Oh. Lelaki Dia pun sasar pandai di berlakon belakang. ni. Aku jadi tulang belakang, jangan takut. Nampak tak? Ni tengok bola World Cup lewat pun Kak Bella ada. Mana? Mana Tak otak? mana, Cili. Kat kedai kopi Cili tu. bohong, Adik. Cili pengaruh dengan adikmu. Adik cerita tu. Tak cerita ada gambar. Mana World Cup mana? World Cup Tu mana kedai ni? kopi tu. Kedai kopi. Kedai koko, okey. Rumah final lepas tengok mana kita tengok balik rumah. Dia Nampak. cek dia aku dah. Tengok kat nampak? rumah je pun. Loh, tengok kat rumah bukan je pergi keluar. Nampak? Tengok Kami bomo. ada bukti kok. Gambar semua kami ada. Sebab tu kami nak serang. Ambil mai lah gambar tu, mai. Ambil lah gambar tu, Bella kata. Tak ada apa adik ni murung banyak. Mana ada bohong dia cakap betul. Tak ada dia kata ni, dia kata CCTV ni mencerak merata banyak penuh. Mana ada? Takkan tak ada lagi macam tu. Penuh. Gambar daripada Kedah sampai ke Terengganu sampai ke Kedah.
Pergi balik dah. Tak ada orang boleh buat. CCTV netizen. CCTV bergerak tu, tak ada orang boleh buat. Bella seorang je. Alhamdulillah lah. Tapi kan, adalah orang kata apa rezeki orang lain boleh nampak laki dia dalam tu. Faham tak adik? Thank you Kak Bella buat CCTV. Saya nampak laki saya duduk kat mana apa semua. Nampak impact dia macam mana. Bukan untuk kepentingan kita saja. Betul lah, tiap tu betul. Kita pun tak kata buat tu tak bagus. Kita cuma bagi tahu punya dahsyat punya tu. Kedah ke Terengganu ke Kedah, kita beritahu benda yang berlaku. Bukan betul kita lah. tak buat cerita. Kita tak buat cerita pun. Benda tu berlaku betul. Kalau kita buat cerita tu macam Bella tak buat pun CCTV tu, tapi saya kata Bella buat CCTV lah pak. Yang tu barulah saya menipu. Yang saya dah cerita dalam live kemarin tu, yang benda-benda betul berlaku. Dahsyat dak ni. Aku geram lah. Adik cerita dahsyat sangat. Takkan tak dahsyat CCTV Kedah ke Terengganu Dok, ke Kedah. CCTV tu tak apa. Ni kelakar ni. Anwar takut lah. Segala-galanya. Nanti siap. Mana dia? Dia berlari nampak. Maknuk berlari je tu. Mana ni bawa anak saya? Anak nampak? aku merap lah. nampak? Nampak? Anak mak siapa yang kena pergi pujuk? Hamba nampak? Kita Pujuk mak yang Sat. lalu. Ramai dah. Oh, bukan dia pergi ambil anak. Masa anak. Bukan dia pergi kat anak. Ni adik. Apa? Masuk. Assalamualaikum semua. Oh. Lagi nampak orang lepas tak habis. Setan lepas keluar habis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oh, Habis. Ani ok. Apa dengar tak? Cili dengar tak dia panggil maknaknya? Mana ni tak? Apa dengar? Mana tu pergi gila. hak tu pun Kalau- jadi isu. Kalau Itu dia nak nak panggil aku mana? Ayah. Kita tak boleh lembut-lembut. Kita tak suka. Dia ada suka. lah. Kalau dia nak buat video banyak dia yang right elok yang tu semua fake lah tu. Nombor kan. Bella dah. buat betul. Ni dah tadi terlepas Hok Zai. tokoh lah, hok tokoh lah tu. Lo ni, adik macam tak puas hati Kak Bella. Lo adik luah je apa yang rasa. Dok, saya tak ada masalah apa pun dengan Bella. Cuma saya Lo luah je apa yang duk terkubur dekat hati tu. Macam tak puas hati banyak ni. Dok, saya cuma nak tolong Mak Noah memberi jalan yang lurus. Anwar, aku bagi jalan lurus dah lo ni. Dan membendung celir dengan Ryan yang belum berkahwin. Tu yang sebenarnya. Kita Tapi nak itulah ada kita satu tak dengar ikon sampai kita contoh. belum kahwin. Ikon tu kena ada lah. Makin makna sebagai ikon takut bini. Jadi, mereka ni boleh nampak lah. Hare lah. Banyak-banyak ikon dia bagi takut bini tu. Biarlah. Kalau tak ada contoh, macam mana saya nak terang benda yang tak ada contoh? Bukan takut. Anwar takut ke? Anwar apa Anwar? Tak Jalan. sayang je. Tak boleh. Sayang Tanya lah bini. ni tak boleh Bella. Maknat, lah ni Bella tanya apa pun maknat. Ya dalam ni. Tu tak tahu ada apa tu duk cucuk belakang. Tak ada apa. La ilah itu ni Ah. tu. Betul-betul anak buah maha guru tu. Betul yang ni. Ayah kau lah yang lepas ayat kopi apa yang Mak Ma? Tadi tak tidur pula dah makan selajik dah. Nampak? Alah dah lalai. Biasalah celik. Dah ni berlakon lah berlakon. Yang dia nyai aku pecah beluh ni. Macam peluh lah tu. Duduk pecah beluh. Aduh. Raya tak ni. Celaka Raya ni. Nak buat lah TikTok. Yang ambil ni peluh. Daripada lain daripada Raya dengan Kadiak. Duduk lain berdua. Oh boy. Kadiak tak apa. Tak ada orang tadi. Tak ada malam ni. Raya tu. Kadiak kan. Ni Dah kami Ryan nak memang nak Ryan. kenal dengan aku. Dia tu memang lalang betul Bang Lam. Tengok live. Lah kami nak raya, bukan nak Wan. Wan memang dia tak nak lalai semalam. Wan tak ada malam tak apa lah lagi kan. Kami nak raya. Duk poli apa? Ni jadi Bella. Oh, daripada Duk ni Ryan jadi Bella, Wan Kadiak jadi adik. Tu dia. Oh. Dia. Daripada lakon semula ke apa? Lepas lakon. Lepas duk berlakon semula. Haring mula. Tengok siapa backup siapa. Siapa backup siapa tu? Lepas tahu ah? Cik, nu kemas ha. Oh, kalau lepas nak kita kita kena pergi sana. Oh, Maha Guru kau kena pergi dengan lepas macam tu ya. Kalau lepas nak kita, depa kena main kat kita. Bukannya kita pergi kat depa. Mampu. Oh, garang lepas dua ni no. Siapa yang boleh garang tu sebab dah dapat buku tu lah. Dah dapat buku. Ya, buku panduan. Ibu. Buatlah aku buku tu. Tak, mereka bukan macam tu. Sejak. Aku kira buat live tadi semua nak buku tu lah Nuat. Laku kalau buku tu dia macam Lita tu kalau buku tu siap, Lita tu cepat lagi. Kau faham lah. Keluarlah takut orang macam tu. Allah tak boleh pergi kak. Jahanam. Maknat sendiri tahu ilmu-ilmu yang kita tulis tu. Semua adalah Tulisan Jawi tau, tulisan Jawi tau. Kita faham lah maknat kena backup juga Bella sebagai suami.
Kan? Ah. Tapi di belakang macam lain mana nak cerita. Dok, nanti adik buat video satu. Kalau dia blank, adik hantar kat Bella. Ah. Tapi adik tu tanya tengok. Saat dia pun kata, macam Kak Bella kata, kalau kita nak cari madu pun kita boleh cari. Betul ke adik? Betul lah adik. Kita sendiri boleh cari. Tak, Bella. Bella cari madu dekat. Saya racun. Ya, Bella duk selotok engkau dengan dia. Duk kena abang lah kan. Nak nikah abang. Mai aku carilah untuk jadi BFF. Tapi hang tak boleh cari. Kalau hang cari tu hang racun. Mana nampak. boleh? Hei. Ni, Hei. hampa yang ada ramai ni, hampa percaya ke? Bella tengok berpadu, hampa percaya ke? Kerat Betul, yang dia dia kuning stop kalau lah Bella ni. mau. Diri lah tu. Takkan nak berlakon. Takkan Tak nak boleh berlakon. mana Mak-mak boleh ni buat. jangan. Tak Perempuan boleh. ikut Tak boleh. tak Perempuan tak boleh. Bella usah sembang dengan member Bella. Adik tak buat hati tu. Hampa tolong komen dekat, kalau komen kat aku kau hampa tak nampak tu, komen kat Bella. Hampa percaya ke tak percaya Bella sanggup bermadu? Ayo. Bella tengok lagu ni. Oh, tengok lagu ni. Tak ada. Caya hak. nampak geng perempuan nampak caya. Tu semua orang dok. Ya betul dak ni. Dak Dak kena ni. cari dengan perempuan je lelaki tak boleh. Hak jadi racun tu. Hak perempuan duk mengamuk, bini mengamuk. Bak hang cari tu. Tak kena test dia. Tak Nampak? kena, tak boleh nak best. Hang nak kahwin, mai aku cari. Ya, nampak Mai adik. aku cari. Test aku Nah, kat mana? okey. Call aku mana? Aku lah kena Lah approve. ni. Kita habaq tu terang jujur ya. Malam tu yang kami sembang dalam bilik tu, mana kita dia teringin. Bella cari. Lo jangan tak cari abang lagi. kat Ya. dia. Kita tak abang lagi, kau. mana abang lagi. Memanglah mana tak pernah habaq, saya takut dia habaq kat kami. Amboi, pandai je. Apa nampak lah muka Bella dah jadi lain dah. Apa nampak Mana tak? tak ada link eh? Pasal tu. Dok okey Betul, je. betul. Dok lo nak cari kena ada alasan Tak. dia dulu sebab apa. Apa nampak? Dia pergi kat alasan pula dah. Kena ada alasan. Mana Apa nampak? saja-saja duduk nak kahwin Tak, tu Bella, jangan emosi Bella, jangan emosi. tak emosi. Hang adik lah. Hang Apa ni. adik? Apa kena angkat dia jadi YB pula apa lah. Cukup pandai. Dia pandai Tak Anuat. betul. Tadi dia sembang kata dia sanggup cari. Bila kita habaq makna dah buah hati. Dok, jadi anda bila Anuat habaq aku? Tak mau lagi. Dia tak mau. Lagu tu tak boleh. Habis tu adik nak habaq mana? Nak boleh ke mana? Dia habaq dah kat kami. Jadi kami terus sampaikan depan orang ramai ni. Sampai. Sampai apa? Kena pergi cari je. Dok nak cari waktu bila? Lo pun duduk sibuk lagi. Sibuk lagi, tak ada. Tengok alasan pula dah sini. Alasan pula dah. Oh. Sibuk pula dah. Ingat senang nak cari. Hang ingat Ah. beli barang DIY ke apa? Oh, nampak. Nampak. Tak Tadi boleh nak apa cari tadi? kena tengok dulu Tadi lagu cakap mana tadi. betul dok ni terima Tadi laki aku bukan ke main terima aku steady. ke. Tadi bukan main sedih. Biar aku yang cari. Hang Ah, habaq saja. Elok dah kita kata mau. Aku tak ada masa pula dah. Aku kena pergi cari di Amerika pula dah. Dok lo nak cari pun nak buat apa? Alasan sebab apa? Kita takut dia cari dia popi Keperluan. 2022 kita duduk seorang Ha? rumah. Mak nak cerita kat kita keperluan. Pasal pun nak keperluan pula. Aduh, sedangkan keperluan semua terlengkap je. Tak, pasal dia duduk makan tu kuat kat dia tu. Tengok nak dia kali mesti dia gelap. Makna kata dia try dah power. Itu apa yang Mak nak cerita lah. Saya duk cerita ni semua yang dia cerita. Ya, Kena saya hak ni betul-betul bakal tu. mengguru Hak saja. betul-betul percaya adik mu. Adik kata apa orang percaya tu. Loh, lepas tu takkan dia pun ingat saya bohong, tak ada. Daripada tadi, Mi 5 dah Bella mengaku. Takkan yang kenam tak Adik dia boleh buat muka kering-kering dia lagu tu. Dah lah, lawak-lawak juga. Tapi yang ni benda betul. Betul apa adik? Betul yang Mak Nuat cakap tu lah. Anuat, hang cakap apa lagi kat adik? Duk tanya lagu tu memanglah tak mengaku. Payah lagu tu. Lah ni semua orang percaya cakap saya ni. Kalau dengar remeh dia tu, 3 pun boleh pergi lagi tu. Tapi lah ni macam ni lah Kak Bella. Buat TikTok settle masalah. Kalau buat Anuat TikTok, buat lo Anuat. Buat lo. Buat. Bella kata. kita Dia nak buat tak TikTok mau. malam ni. Semua orang pergi follow 50,000 Macam saja adik malam kata ni. kan tak boleh panggil bini tu. Benda tak boleh. Takkan nak paksa. Tak boleh panggil bini ni sekali nak kena ni lewat dah. Betul tak? Ni adik pun duk paksa tak boleh. Saya bukan paksa. Yang tu dia nak. Tapi Dia nak, dia beritahu itu. Terat dia kata pasal bini aku singa. Aku tak boleh nak buat. Pak Ada? napang dia kata. Dia kata bini saya pak napang. Baik nampak pula. Bella ni pak dapur. Tu dia. Napang satu lah ni pak dapur adik. Lah buat settle. Buat account law juga. Semua kita pergi follow Amal. Oh dia tak mau. Weh Anwar Hamai ni harus tinggal aku Dia tak kok. Hamai ni yang tengok ni. Adik suruh buat lo. Kalau ayang buat lo, habis cerita nak. Tak mau nak buat abang. Susah. Mak- Kita tak buat kau kita. Mana kita tak takut dengan dia. Dia terus buat pun kita tak mau. Hang cakap adik.
Takkan? Ha, lepas kan nampak anak tak mau betul belum. Jangan wayang Mak Not. Jangan wayang. Luah balik apa Buat yang lo hantu kat nak homestay tu. buat lo. Dekat homestay tu jangan duk luah-luah tu. Buat apa nak? Siku. Tak ambil handset kita. Tengok slide. Zat ambil handset Manik. Handset Manik lagi karan lah. Banyak Ni perempuan. Anik mana Anik malam dia kena gelok kat aku Anik tu geram tu Handset Manik perempuan banyak dia follow. Syok lah tengok. Macam saya dia tak follow perempuan. Macam tu nama Abang Nok kita. Oh dia slide punya syok oh. Kita time ni aku nak beli slide pun Bella tak video call. Tak video call. Elak video call wayang dan duduk atas selimut ke. Betul kan Nuat ni adik kata ni adik betul ya bab betul adik ni serius Kalau betul Tadi dia buat keleng dah. adik. Kalau buat boleh dah TikTok tu. Ha? Ha? Apa dia? Buat. Tak boleh. Banyak. Minat pasal tak minat scroll tu. Apa tu yang dalam bilik lagi tu duduk scroll tak tahu? Ish, kita percaya kat adik dia tak pernah dia nak bohong. Adik bohong Kita adik. cerita pasal 5 tadi, Bella mengaku semua. Ah. Lepas tu? Takkan yang kenam kita nak tipu? Ngaku tapi taklah semua yang adik cerita tu. Maggi lah apalah penyuh Dia lah. tambah banyak ah. Oh dia tambah yang tokok tambah banyak nak Wah, malam. balik lebay dia orang kalau kita. Tak, Maggie tu dia macam perumpamaan. Tak ada murung Bella tak buat pun adik. Adik tak boleh kata lagu tu. Lah, takkanlah Bella nak tahu dia pergi masak Maggie. Tapi masa tu arahan tu macam tengah malam tu. Pergi masak Maggie ya? Kena pergi ya? Ataupun pergi keluar, pergi kedai beli ya? Kena pergi ya? Macam tu lah masuk dia tu. Tapi Bella tak buat lah reaction macam adik tunjuk tu. Memang tak buat macam tu tapi lebih lagi. Ha? Penat tu nak keling malam ni. Hampa pun tahu lah. Hampa tengok dia duduk pang macam mana. Penat je tu nampak orang komen. Ni adik takut bini benarnya tu. Betul tak weh? Adik takut bini. Dok. Apa gila tu ke bini. Ni bini pun tengok live lah. Cik. Kalau ada panggil lo Bella kata. Kalau Panggil betul boleh panggil. Tapi nak masuk live tu payahlah nak kena bersiap dulu. Nak kena tudung dulu. Lewat-lewat. Sebelum ni lo ni tuduh senang piak-piak macam tu ya. Nampak tak? Kalau panggil tu adik memang maha guru. Ya, Tak, kalau kalau tu tak siang panggil. Hang tengok. Aku suruh Tengok. menari dia. Oh. Amboi. Tapi dah malam. Alasan dia macam mana weh? Malam. Amin Nak Amin buka ni kita mulut buat pun biji tak ke? kena dah. Nak buka Amin nak lagu buat tak biji kena ke? dah lewat-lewat dah kita duk omong mentor. Cik, pandai lah. Tak ada apa Mak mentua Lena buat. Mak mentua dia cengeng. Mak mentua dia cengeng. Mak mentua cengeng pula. Oh, garang. Mak mentua dia garang. Rumah ni tak siap gitu duk. Mak mentua dia tak elok lah bila dia Adik panggil. tu Bella nak kena sembang dengan Milo apa. Betul-betul. Kena luah perasaan tu. Kalau Bella sembang, Bella akan teriak. Oi. Teriak juga. Teriak. Sebab Bella akan rasa macam, ya Allah, kejamnya Bella selama ni kat Mak Not. Tengok. Kau baik sungguh dah ayam mulut. Ni dia kata apa percaya kan tau. Tak, sungguh. Baik Bella jangan. Jangan duk PM ke apa jangan. Kena sembang ni macam mana lah nu. Dia pendam banyak mana tu kita tak tahu. Kena sembang dengan Milo apa. Dia no. Tak boleh nak. Dia direct dia happy oh ya. Lah, contoh kata hari Sabtu ni. Bella ada call bini aku ke sembang jumpa ke. Malam tu Bella live buat make up. Abang tengok mata dia kau bengkok ni. Oh. Ya. Dia perasan lah masa rap pun ni dia happy tu. Dia hilang stres kot tu. Memang stres betul ya. Ha. Kita tak tahu dia guna. Tidak anak tengoklah ubat kiri kanan tu. Okey Jelly, kita pirai betul lah. Kita nak enjoy, kita nak hilang stres kan. Ya, nak hilang stres. Tapi Macam stres mana? ikut. Dia bawa stres sekali pergi dia dengan CCTV dia tu. Oh, ayah stres ke ayah? Tak stres lah. Tak stres lah adik. Tanya tahun ni memang lah. Tak Ya, stres. kita right nak hilang masalah. Masalah ikut kali. Tak boleh. Tapi clear malam ni adik takut bini tu ya weh. Malam ni clear kan? Bella menang kan? Adik takut bini tu ya weh. Tak ada. Adik dia kata kalau tidur kalau dia Tak bini tu kapak akan lah tu. ikut Dia cakap buat dia. tak kapak lebay nak menipu. Dia pakai P. Ramlee juga. Nampak tak? Tapi satu Betul-betul maha sebab. burungnya. Satu saya tak mau minta banyak. Bagi satu sebab. Kenapa kita perlu takut bini? Ha. Tak anak ke? Kat siapa-siapa lah. Okey, macam mana? Kenapa? Kalau Kenapa? kata, tadi dah kata ni kita memang betul takut bini apa. Bagi satu sebab je. Kalau untuk kita kan untuk orang lain pun tak apa. Kita nak tahu kenapa ada satu sebab. Perlu takut bini. Tak takut. Tak pernah takut lah. Ayang kena macam Yelah, mana? betul Okey.
Saya bukan kata untuk bela kata kat mana dok. Sebab bela kata adik takut sebab bini. apa, Cuma Anwar? bagi satu sebab. Perlu takut bini. Bini ni memang kalau hang sakit apa bini ni yang duk akan jaga hang Nuat. Adik dia boleh. Kalau yang demam adik mah tengok saya adik ni. Anak demam. Tak boleh Nuat bini Nuat. Oh. Betul tak? Yang demam pergi juga tau. Ha? Yang Ya. Mak Abi yang demam. Yo, kena hormatilah benda tu. Tak, kita cerita takut tak ni bukan hormati. Tolong faham bahasa Melayu. Tarik orang tua ni. Aku tidak bagi dia 2 biji itu. Dia mau pilih lagi apa? Kena buat Nuat. Kena hargai lah Nuat. Dok bukan takut. Tak Kenapa? takut. Mama tak boleh cakap Nuat. Kita tak takut. Kena hargai. Tak, Apa? saya bukan kata makna takut. Dia kata kat saya takut tadi. Saya kata bagilah satu sebab. Kenapa lelaki bukan makna. Lelaki perlu takut bini. Ni bukan kata untuk kita tiga saja. Untuk semua orang yang tengok ni. Orang Bagi random satu lah. sebab. Random untuk semua. Bagi satu sebab. Kenapa Sebab apa lelaki tu? perlu Tengok takut orang bini. komen. Sebab hormati. Hormat. Hormati bukan takut. Takut lain. Hormati lain. Hampa ni bahasa Melayu tak betul ni. Oh. Dengar tau. Takut. Takut lain. Hormat lain. Sebab apa perlu takut? Sebab cengeng Nuat. Bukan cengeng. Garang. Sebab bini tu garang. Tak lah. Lepas dia pun suka menang. Perempuan. Dah. Tu. Okey. Terkejut nanti ni. Nampak? Tu. Kita baru bagi Nampak sikit betul je. eh. Kita baru bagi tu. sikit je. Dia dah buat pengakuan secara live malam ni. Ah. Lepas tu? Duk kata Betul kita tak? cakap tak Betul tak dia betul. pun suka menang? Dak ni okey menang kalau benda tu tak betul memang akan menang. Depa Nampak tak? yang nak kata depa suka menang tu untuk bela saja. Kalau untuk saya dengan celedok. Oh. Ramah. Gua panggil bini lo pun tak boleh. Gua mana cemang. Bukan panggil benda yang macam tu tak boleh lah tengah lewat pukul 3 pagi ni. Allah, tak ada apa Sat je bukan nak suruh les sampai setengah jam, 5 minit, 3 minit, 2 minit tak apa. Sedangkan boleh, lidah Kak. lagi Dia digigit tidur tu, Kak. pula suami isteri. Betul tak? Ya betul. Tu lidah yang gigi ni suami isteri mana sama. Oh. Ini bahaya dia ni. Nak bagi lagi kat dia. Oh. Gigi banyak. Lidah satu ni suami satu. Isteri satu mana boleh kena. Ya. Saya sebab ni duk Dengan adik dia sebab saya dah menuntut dengan adik. Ha. Celih duk bertahan dengan Seri tu pasal duk menuntut kat saya lah. Oh. Pantui 10 kali dah tapi masih lagi Patut Seri raya kat mana ada Seri akan ni. Yo, mana Oh. boleh duk biar Nuat. Oh. Seri dari KL sanggup main Jitro. Cari Sileo. Ah. Dia tak kat pun. Punya takut kat dia Celih no. tu. Ha. Dia bila takut perempuan yang kena main kat lelaki bukan Celih pergi kat Seri nampak? Oh. Nak dekat Nampak Tok Guru Yang kita. tu Celih baru baca buka buku depan kan buku tu tak buka habis lagi. Ya. Kalau buka habis tak tahu lah. Tengok. Jadi sebenarnya kita ni tak perlu pun takut bini. Cukuplah kita hormati mereka, kita sayang kat mereka, kita jalankan tanggungjawab kita. Cukup dah perempuan Mak Noat. Betul. Bila dia Jalan semua elok dah. ha. Mak Noat memang dah buat yang terbaik dah. Tapi masalah bini tu tak boleh lagi. Dia cengih sangat. Cengeng pun ni. Cengeng Ya pun. Allah adik. Tengok aku cengeng tak mana adik. Tadi Mak Noat kata cengeng. Betul dah. Mana dia jawab? Bila kita cengeng balik, dia Okey. jadi sedih. Allah, kita rasa bersalah pula. Allah. Nampak? Nampak. Kita rasa, ya Allah, bercakap ni. Tak boleh. Yang penjakah dia buat apa? Dia tak sebenarnya kita lelaki tak payah nak jakah perempuan. Tu dia pikir tu pula adik mu. Nak tengok tu. Aku lah orang tua ni. Kita lelaki. Macam saya lah. Saya tak pernah jakah. Sebab apa? Sebab dia tak berani langsung kat saya lah. Oh. Nampak? Jadi bila dia tak mula, takkan kita nak jakah. Yang kita duk nampak makna dia jakah. Saya kata bela duk mula. Oh. Amboi. Dak lah bagi Adib je menang. Tak, saya bukan nak menang malam ni. Ni sebagai Cuma nak- pengajaran untuk kita. Tahu. Nak tahu dari apa ni Menang saya tu belum kahwin. lalu dah menang. Baru ni pun pidek lawan Deno pun menang. Oh. So hampa tengok ni Rila panggil adik kena. Ya. Tak pasal Hampa kena tengok dia ni Riwe. Hampa tutup padu sangat tadi. Aku duduk lain orang telefon ni. Hampa mangkik. Mangkik Kan ni ni depan Ryan tutup. no. Ryan yang buat bagi ni. Bagi ada, Hampa bagi ada mangkik. kita boleh Duk fikir. tengok dulu. Duk tengok live celih dulu. Ai, teruk ni kena ni. Hampa tegak dah. Aduh. Oh, Ryan no. Yang act Ryan no. Ryan tadi. Tak dia yang boleh bagi. Anwar. Tu dia seorang weh. Cilik dia seorang hari. Invite lah. Sebab. Dah pakai pula dah Indonesia. Dia mai dah. Dok lo ni Ryan habak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, bro. Bro. Tengok baju sikit. Tak, Badik. Ni. Mampu.
Kalau tu kan ni, tender tu orang tak main motor tu orang beli. Motor dia orang tak main motor. Dua juga belakang. Lelaki dia je kat English sikit. Tu baru main motor. Tu baru main motor. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Saya tak sangka betul dengan Abang Mak Nuak dengan Kak Bella. Saya dah sembang dengan Wan bermati-matian, kami dah kaji kes ni betul. Benda ni memihak kepada Abang Adik lah. Apa tu, Mak? Hang lo. Hang lalang no. Tiga. Bukan, okey Kak Bella kena tahu Kak Bella. Kak Bella macam mengkucar kacirkan nak bagi saya takut untuk saya mendirikan rumah tangga salah tu. Ni bila masa aku suruh hang takut. Aku suruh hang kahwin, relax, harmoni je rumah tangga. Saya saksi Agan Abang Adik dekat jabatan angkat Abang Mak Nuak pegang impuan Abang Ipan yang rambut tak ada tu. Ya. Ipan pula dah kena pula dah orang tua tu. Dia kena tunjuk bukti tu. Tak ada bukti tak boleh. Tak jalan, takat Ya, tak boleh. kita Kena tunjuk dalam bukti. Islam ni cukup 3 saksi ya. Tak payah duduk kamera. Zaman dulu mana Nak video. lagi panggil Wan Kadak mai. Saksi. Kita hanya perlu saksi ya 3 orang. Mana ada zaman dulu ada video. Oh. Macam mana nak beli baju? Hampa PM lah. Pandai dah raya pakai. Nah. Ha. Mana kata tadi pasal Ryan nak bubuh kita tu. Ryan jadi macam wah-wah tadi ni. Dia bukan. Okey Abang Adik kena tahu. Kita kalau dengar sebelah pihak, benda tu kita main tam tu salah betul. Macam tadi dia kata Saya yang. tadi saya tengah pancing Kak Bella dengan Abang Mak Nuak ni. Nak tengok depa abak ke apa saya nak buat. Bila lalang bercerita nampak. Saya nak tengok. Dekat situ Abang Adik dia dah lari cerita. Ni lalang ni nak tanya racun apa Mak Nik pakai. Tak, Tak. kalau saya tengok Ryan ni dia bukan macam lalang, dia macam pokok zaitun yang berharga. Oi, tu pun. Betul. Abang Adik ingat dah Abang Adik nak buat pergi Phuket berapa hari? Seminggu betul? Betul? Lembu sekok, kerbau 3 ekor. Betul? Abang Mak Nuak tak approve betul? Dia tak approve lah, dia tak boleh. Orang kata dah Mak Nuak bawa diri saja. Kita duduk meeting ingat ramai-ramai tu. Sebab apa? Ryan kata 3 hari tak cukup. Celik pun kata tak boleh 3 hari nak seminggu. Saya dah sign dah lulus ya. Tak tahu Mak Nuak amal. Wui, aku nak buat apa kat bini aku seminggu? Oh, serius pandai tu. Ringo. Saya ada masa tu. Nampak? 3 orang. Tak boleh weh. Hampa kalau nak tengok hak jujur Bella, hak link semua kaki spin. Tak boleh. Akak Bella, Ya. kami dalam bila akak live, kami tak nampak full akak. Saya tak tahu apa yang akak tengah buat kat Abang Mak Nuak, tengah pegang tak ada cekak apa. dia apa kak. Tak ada apa. Sebab Tak Abang ada Adik tahu apa, waktu jom. tengah makan Ha, tadi, macam Abang Mak Nuak ada buat simbol macam kalau macam tu kan orang minta tolong betul? Okey. Tengah makan macam masa kokak ayam tadi. Ada kod ah. Ayam minta. Ayam SOS ke apa? Tak minta lah. Hai, depa ni. Tak ada weh. Hampa tak suruh dengar cakap depa ni weh. Kaki spin weh. Tak ada Elok dah. Dia kata kita Aduh, spin Bella dah. menang lah. Mana ada Tak, kaki kami daripada tadi dia bukan minta siapa menang pun. Dok. Kami menceritakan apa yang berlaku. Apa reaksi Mak Nuak bila kita sembang nak pergi ride lama. Apa reaksi Mak Nuak bila kami tanya awak hantar ada TikTok. Macam-macam kami sembang selama 3 hari tu. Kami sampai rasa takkan live hang macam ni Mak Nuak. Kami tengok hang bahagia gila kat media sosial. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Auzubillah min zalik ya Allah. Tapi Mak Nuak kata dia bahagia lah. Bukan dia tak bahagia. Cuma dia tak boleh jadi macam kami. Oh. Abang Adik, Nak jadi satu macam mana saja je saya nak tanya. Nak jadi macam mana lagi? Okey, Ryan contoh. Okey, Abang Mak Nuak pergi Pakistan hari tu berapa hari bulan? Berapa bulan nak lupa. Bulan sebelah. Okay, kalau lupa tak apa. Saya ada tanya Abang Ifan. Abang Adib ada nak approve cuti sebulan, nak pergi ride di mana, betul ke? Betul. Tapi awak tak bila kata Abang Adib nak pergi ride 3 hari ya. Depa ni tak duduk dalam Phuket pun 2 hari je. Depa tak duduk dalam meeting kita. Depa tak duduk dalam meeting kita. Kita pula hampa tahu ESR je ni. Hari ni nak pi baru update. Macam lah kita buat barang. Kita tak ada lah virus sebulan sebelum buat barang. Hari ni keluar barang, hari ni kita launching macam tu. Dia tak macam Bella. Bella nak keluar bruise saja. Setahun duduk sembang tu dah. Allah. Kan? Macam tu juga right. Kita meeting semua cun. Esok nak pergi ride sebulan ni. Malam ni baru abang kami ni. Buh baju lembek tak nak pergi sebulan ni. Macam tu lah. Rumah lah. Suruh panggil bini lah pun tak turun lagi. Tak bela. Rumah Dah. lah nenek punya dia. Tak bela. Sipu. Sebab tu. Abang Adib, nak tanya lah lagi satu kan. Kalau RZ member, tak kita tanyalah. Kalau EFI member orang naik apa? Oh ni EFI. Kalau RZ awak Abang Mak Nuak naik V4? Kita ni kawan semua. Pasal tu lah. Kita Select-selectnya. tak ada masalah kalau orang tak ada motor Rezek. Ni motor ada.
Cuma Aduh, membezakan tak lepi. Set tak sampai. membezakan Rezek dengan before. Rezek seat 2, before seat 1. Itu saja jawapan yang paling tepat dan fikir Ada ambil dah. rasi boleh buka. Kalau buka lagi awal kan tu dalam CCTV Golden awal Triangle buka. naik Rezek. Boleh tak? Ha? Ya. Boleh naik. Kita pergi Golden Triangle naik Rezek. Abang, saya V8 pun saya pergi ride seorang tau. Barunya Abadi. Abadi pun tak ada masalah. Saya tahu dia kental Abadi dengan ni orang. hang depan live ya. Belakang takut. Tak ada hari lah. Takut tu tak ada langsung dalam buku 55 orang. Oh. Ha. Hei. Perkataan takut diharamkan dalam buku tu. Saya pernah tengok dia joki kering-kering duk tepi divider tu, fly. Zaman 2013. Oh. Hai, hang mengikuti je Esa tu. Tapi divider, lepas tu dah Abadi kata tak apalah Mak Jun, aku malah lah sebab aku bagi kat hang lebih arif dalam bidang ni. Mak Jun bawa duk kat lori kontainer tu, gear now katok pump. Oh, nampak tu. Tak ada, saya tahu Abadi ni macam mana. Oh, nampak tu. Sebab tu Cili duk backup dari tadi pasal Cili tahu sejarah perjalanan tu. Adik sebab ada cik Cuma ada Raya cili dah ya. terpesong tadi. Raya Tak, terpesong bukan sikit terpesong boleh. Cuma bab kahwin tadi, bukan kita tak masuk sebab kita tak kahwin gile. Yang tu yang mungkin Abadi mungkin kalau dengar dia Lo salah ni faham lah. Ryan. Lo Ryan dengar cakap Abadi ke dengan Kak Bella? Kau, saya cakap tu terang, kalau bab bini ni, saya cakap tu Naik terang, awet, saya naik kan? akan ambil kamu tu, tengok Abadi punya. Ini yang kena. Yang kena. Akak, Raya yang kena. kalau Kena. tangan saya ni, kalau belah ni tak keluar darah dah. Keluar. Oh, nampak tu. R. Oh. Faham. Saja lah Raya. Nampak? Nampak tak yang? Nampak Tadi sebab Raya duk dengar sebelah pihak. Dia pun jadi wah-wah. Betul ke Bila cakap? Betul ke Cili cakap? Tapi Cili tengok tadi semua 3 orang duk berpakat suruh kata kat saya, tapi Cili masih bertahan. Tapi Ryan dah dia tak kahwin, betul lah juga. Dia pun tak boleh nak bagi pendapat lebih-lebih. Ryan dengan Cili ni sebagai orang tengah. Lepas ni takut Raya kahwin-kahwin. Tak apa ni tak apa tak tahu papa ni baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Lo tak apa. Lo dia boleh dulu. Yalah, Eh, sebab tu bila Akak dia Bella. ada buku, dia tahu dah langit tu memang tinggi. Betul. Sebab ada Nanti ajak dia dalam tahu buku. lah cik. Masa tu saya beli yang free shipping, ada diskaun tu saya beli RM69.99. Isi dalam buku padat, tulisan Jawi, ringkas, mudah dipaham, insya-Allah berguna dunia dan akhirat. Ya, betul. Nampak ah. Maknuk tu Saya betul buku saya bagi dia free. beli buku tu. Maknuk tu saya bagi free siap baca depan dia. Mana kata Tapi mudah kenapa masuk. Abang Mak buang? Mampu ya. Oi. Nampak tu. Sebab buang sebab apa? Tengok-tengok tak boleh pi dah. Tak boleh sampai ilmu ni. Hantar betul tak lepi Ryan. Apa Abang Odi? Dia tahu dah dia takkan boleh balik lawan Bella. Tahu? Kok kita ajak tu semua yang dia tak pernah buat selama ni. Okey, Abang Mak, saya ada satu ayat yang saya ingat daripada buku panduan tu. Mampu eh. Okey, abang sebut nak ikut saya lah. Geger. But. Betul ni bang, dia cakap bukan dia tak main-main ni bang. But. Kalau abang Adik tak berani sebut kalau kan, abang adik. berani. Dia Kalau abang sebut Dia sebab dah dia sebut lah maha dia guru. maha guru. Takkan tak ingat ayat tu. Tak. Dah, abang adik dah lepas dah. Fasa tu dia dah lepas dah. Dia tahap dah 5 lepas dah. Dia dah level lain dah. Ha. Kita ingat buku Okey, tu. ikut. Okey, but. But. Aku lempar kau menyambut. Aku lempar kau menyambut. Aku nyentak kau mengikut. Aku jetap kau mengikut. Buang kat Kak Bella. Puh, 3 kali. Puh. Hampir kulon tuan. Apa nampak tu? Tangan duduk atas bawah. Apa Okey, nampak? Nampak? Dia Maksudnya nak nampak tu. pendamping Kak Bella lagi kuat daripada Abang Mak Nok. So benda ni saya tak boleh urus. Wan kadang Abang badak boleh urus motor benda ni. ni. Hei. Hang pandai Raya no. Ha, nampak? Saya memang pandai. Pandai segala-galanya. Pantun pandai, lalang pandai. Semua kena dia. Bukan sebab But, saya but, habis Kak. nak buku daripada Abang Adik ni. Buku Ya, tu. buku tu kami dah baca dah kat Terengganu. Kami pergi sana membaca. Baru nak suruh cakap sikit lah. Tengok dia pegang bau. Keluar awak tangan tu. Masa dia pegang bau mana aku nampak orang tangan keluar tak tahu. Tuang nama mana ni? Tuang nama mana? Lari terus lepas buku tu. Anak jangan lari Nuan. Lari. Tak. Sat tak lari. Ada. Okey, Kak Bella. Kalau nak betul-betul sediakan 3 ulas daun bidara, 3 limau. perut, terbungkus pulut kuning. InsyaAllah boleh berubat.
Ulang kita balik nak- jampi tu lo ni. Kita lo ni nak berubat ulang nak balik ke berubat jampi tu belok? Ryan. Kira sebenarnya kita dah kaji macam abang dalam buku Abang Adik ni, perempuan ni dah ada naluri yang orang kata bila marah tak tentu hala. Betul ya, Abang Adik dah ajak ada benda tu saya baca, iaitu chapter 8 tak hilap saya. 8 muka surat. 8.2. 8.2 betul. Dia ada 20. Maksudnya kita baca daripada seorang naluri ibu, isteri kepada ayah dan ni lah maksudnya kita baca. Lo ni Ryan, ulang balik but tadi. Akak tak boleh baca. Bila akak baca, abang maknuk lagi Dok tak ni boleh baca. Bella nak bagi ni ada Tak laki-laki boleh, ayat tu guna boleh ilmu pakai dia sekali tu. je. Kak, ayat tu boleh Weh. pakai sekali je. Mana Ulang, boleh baca? ulang, Bella Abang kata, itu ulang. kalau kami ajak semua lah ni tak laku buku kami. Betul Tak apa Tak apa Allah, 19,000 ya. Tak boleh. Ulang lagi Ryan ulang. Okey, kalau akak tak percaya saya buat benda ni dekat Tiong dan orang rumah dia alhamdulillah siap bagi gift lagi kat kami. Nampak? Benda ni jadi dekat orang rumah Tiong, akak Farah. Saya saksi. Masa Saksi but-but tu. lagi. Sampai Tiong kata cukup sayang cukup jangan buat macam ni. Dok mama suruh ulang, lepas tak ulang. Tak Ayah ulang. suruh Ryan ulang balik. Muai kat mak. Tadi ulang. kan Ryan kata Kak Bel kan ada kuat tu kan. Okey, ulang kali Ulang ni. kali kita nak baca lagi. Tadi cepat. tapi minum ayat Yasin lah. Okey, cepat. Ayat landam. Bila saya dapat scan benda ni terlalu kuat, abang Maknur itu hanyalah urusan Pendamping Kak Bella tu kuat Wan sangat. Kadek ni pendamping, Pak. Pendamping ni Wan Kadek. Kenapa kita buat main ayat landam? Tak ada main ayat landam mak dia buat. Macam mana Raya nak baca? Ulang ni. Tak sat bawah apa makna baru nak ambuh dia pegang bawah orang tak dengar ni. Tak boleh, abang ni Nampak. kira kali kedua benda ni takkan jadi tau. Sebab Dia dia kena boleh sekali bila lah. hadam di dalaman kita ada diri kita. peluang kedua. Try dulu sekali lagi. Buat But, kali aku lagi. lepas Okey. kau Kak menyebut. Bila ingat ni. But. Aku Okey, kau melempar, aku menyebut. Cepat. Tak boleh. Takor. Kali kedua tak boleh, dia tak sama aura dia yang Itu dia pertama lah tu. Bella kata. Muhu. Takor Bella ni mai yang 7 keturunan lepas tau. Tahu Akak dia. Bella, Akak Bella pernah tengok Ustaz Bemat. Saya bagi ayat tu dekat dia, tengok Akak Is bagi dia right pi Phuket tu. Tak ayat kita nak baca kat yang blok. Tak. Ada tak member tengok benda dari ni. keluar ke tak? Ayat landam ni. Dulu Bemat mana macam tu dulu. Dulu Bemat tak Dulu macam tak tu. boleh. Setakat Pamak Western yang boleh pergi. Betul? Betul? Lah ni sejak. Tu dia Allah. Mana kata manfaat buku kita ni banyak Allah. Betul, buku Banyak, Abang Adik banyak tu insyaAllah Abang Adik ya, kita launching nanti lah bulan 10 yang kedua, batch kedua. Bemat dah berubah, Tiong dah berubah. Okay. Kami nak pergi ke Maknut pula. Tapi Kami nak ingat contoh lah sebab pasal dulu. Sakor Bella ni kuat. Tapi bulan 9 ni kita bawa dia. Masa ni Benar. dengan nu. Apa nama? Apa Ah, nama? nampak. Tak ada apa lagi. Dok, Bella tak kata apa pun. Kita Dok, tak nampak buat dia apa kita nak pun. bawa dia tak ada apa pun. Bila benda ni bila dah takut bingit terlampau-lampau. Perempuan tak payah cakap apa dah. Laki kan ya bawa ya je ni tu. Nanti reh kat nu, terangan nu kita pergi penentian lu ya. Boleh. Bawa anak. Boleh. Nampak tak? Wajah tu. Boleh mana? Boleh dapat hamba boleh insyaAllah beli buku ni, baca muka surat lah. Yang paling apa kena fokus muka surat 2 sampai muka surat 16 tak saya. Yang tu Surat 16 insyaAllah. dia tulis apa Ryan? Okey, muka surat 16 dia Tak, fikir apa dah? macam mana kita nak ajak seseorang isteri mendengar cakap kita. Bukan kita takut isteri, kita hormat. Kita dengar dia macam mana, kita titik dia tu macam mana. Oh. Kalau muka surat 2 dia mengajar kita tentang Orang nak macam jawab kat mana. mana nak beli, mampu nak jawab aku. Abang Adik, dia lah ni Abang Adik tengah orang kata tengah ada reject di muka surat berapa Abang Adik yang R&D. R&D Mana boleh yang reject? Mana bawa orang yang kata reject tu? Oh. dah ni dia dah reject. Reject tu masuk Raya reject tu ayat aku ni ayat orang Perlis kasar. Ya. Oh. Dia kena tapis dah dulu tapi bagi bahasa tu satu Malaysia boleh faham. betul. Mereka faham lah. Baca tu tetap selain Perlis juga tapi kadang-kadang ayat pelak tu dia kena buang lah. Dia ada Pelak satu tu. ayat yang saya rasa benda tu kalau ni kita Abang Manok baca kat Kak Bella akan lari terus. Dia tulis macam ni. Ni yang Dalam ni dandam ni. dalam slogan kata dalam slogan kata Abang Adik tulis macam ni. Nak bagi kurat, tak bagi kurat aku locor motor ni sikit ikut. Dia buka surat 22 tak dia yang tu. Betul. Saya ingat tu noh. Saya ingat Raya noh. Ingat saya ingat Adik. Lepas tu muka surat 1 pepatah dia mengatakan
Tak bagi sepak saja apa yang di rumah iaitu kowe, pintu ke apa terajang. Itu nampak kasar kena ubah balik ayat tu. Asal tak Ah, boleh, betul. tak boleh buat lelaki macam tu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak baru duk ejah balik Tak tu. boleh, tak kasar boleh. sangat. Ni Itulah macam tu sebab tak elok, kasar Adik. sangat. Adik tak elok. Orang perempuan takut nak kahwin dengan lelaki tu. Kami tak mahu ni pongoi-pongoi. Bila kasar sangat tu yang kita kena ubah balik. Itu yang kena tukar tu. Kena tukar balik. Ada kita pun kadang-kadang tulis dalam kadang-kadang emosi tak kita duk tulis kan. Kita tahu bila pandang makna aku jadi geram nak tulis. Oi, yang ni ni. Itu yang tersilap Nampak tu. Nak sepak habis semua. Lagu tu lah. Masa Abang Adik tulis tu saya ada. Saya nampak sampai menitik mata maju Tadi ni Ryan tadi kata 20 muka surat dah. Lepas tu Ryan kata ada 22 surat apa muka 22 pula. Macam mana Ryan ni? Tahu. Abang Maknuk tanya Buku tu valid ke tak valid lah ni? Akak kena faham. Abang Maknuk tanya saya, bukan berapa puluh muka surat ada. Dia tanya muka Ryan kata surat tadi berapa. takat 20 je. Lepas tu Ryan kata ni muka surat 22. Akak, Tak menang okey. lagi dua. Muka surat ada 68 semua kak. Mak saya nak terang. 68 Okey, pula. Abang Abang. Adik terang. Okey. Asal mula memang nak buat 20. Betul-betul nak buat 20. Sebab kami dah kaji dah masalah perempuan di Malaysia ni takat 20 lah. Selepas jumpa Nampak maknuk lepas kono tak mana nampak. Selepas jumpa maknuk ni kami kata 20 tak lepas. Tengok masalah dia terlampau banyak. Kena hurai lagi sampai ke 68. Ni kalau mentok Allah banyak takkan duk renyah Takkan nak renyah ni. Hai, lepas mentok ya maknuk ni. Dia boleh beza Media orang sosial. ada masalah tak ada masalah. Ya. Media sosial memang Betul tak? begitu. Rasa ada cubit paha tu Abang Adik. Nampak gaya. Tu lah. Kita duk asal macam tu lah. Ryan dia suka fitnah tengok. Fitnah Sebab ni tu- tahu tak? Dah kita rasa. Macam tu Kita lah. sekolah pukul 11 dia tak boleh. Sebab duk lawan dialog lagi aku tanya ni hang kata aku ni. Aku tanya ni hang kata aku ni itulah kali kedua apa lah. Betul dia pun tahu. Adik kotak liga. Makan ayak apa? Dah. Ayak bukan kita tak buat tu boleh. apa? Ayak nak adik main ambil kat Dia rumah janji kayu pukul tu apa? 11 Benda ni nak naik kotak betul pukul 11. Dia punya tarik duk berdialog lepas dua tu sekali aku yang silap cakap aku ni apa hang apa-apa hang mengaku lah makna Tu dah, supaya betul. nampak kata aku ni tak jahat bela tu. Kok tu yang nak mengajak tau. Oh. Tapi akak bela dengan Abang Maknuk dan netizen semua kena terima kasih kat Abang Adik. Dia tulis buku 18 hari 18 jam dia tulis. Lepas tu ada sambungan lagi tu buku tu. 18 hari 18 jam. Siapa dia manusia yang nak buat buku untuk manfaat Ni kepada berapa orang-orang chapter tadi Ryan? ramai. Chapter ada 20, muka surat semua ada 68. Tepat. Setiap But- chapter tu lain-lain tajuk-tajuk dia. Ya, Tidak tu lain-lain. memang sikit dah. Chapter Tadi kita tak muka perlu surat pun. ni surat muka surat 22 tadi apa dia? Muka surat 22 macam mana kita nak ajak. Kita ni tak takut bini. Tapi kita nak ajak untuk menghormati. Kita nak pergi ke mana dia faham kita. Apa hobi kita dia faham kita. You know. Bella. Konoha lah. Bella. Kau noh lah. Bella, hang salah test orang lah. Ryan dia boleh ingat lah apa dia cakap tadi. Lah test sikit kan. Petik Lot. Noha. Lepas tu Noha. Noha. Apa tu? Pasal petik nama Doha pula dah. Noha tu siapa? Kalau Ryan baru petik je. Noha tu siapa? Kita boleh telefon dia tadi tau. Telefon lah. Nak cakap apa dengan dia? Nak cakap apa? Cakap ah. Ni lepas ni kita kahwin hang dengan duk kongkong kau. Cakap lah. Cakap lah. Kita sebab tu terang. Kita baca Ryan, buku Ryan. tu kita bukan takut. Ryan, ingat apa aku pesan dalam buku tu, jangan jatuhkan maruah perempuan. Jangan kau. Jangan. Oh, Jangan, Ryan. Bos, saya betul-betul respect gila kat bos. Ingat, hang mesti terlupa chapter 3. Macam-macam sebab- chapter 3. Maruah perempuan kita kena letak atas sekali. Betul. Ya, betul. Bukan takut, kena letak atas. Sebab tu bila kita buat macam mana semua dalam buku tu aku buat, bini takkan kacau terus sebab dia nampak dah kita layan dia macam mana. Ni bila makna duk buat lembek dia tu. Lembek Habis. apa adik oi. Kahak ni. Tanya Cacai lah lembek tak lembek. Dia pun lari. Tanya Acai. Sebab apa tanya kena tanya Acai? Oh, panggil tu. Sebab apa Bawa. nak tanya Acai? Aceh tahu lah macam mana nak dalam rumah. Aceh lari. Acai cerita semua dah. Tahu lah. Tadi masa tadi ni sebelum nak live ni Acai call. Oh. Dia cerita lah. Acai call lah. Tu dia. Apa dia? Ya, pun jatuh. Tu dia. Seri-seru dah puasa tu. Pasal tu. Itu pun. Kita baca semua buku dah adik bagi tu. Takkan kacau je kita. Akak mau bina. Kalau dalam pepatah Seri ni di Thailand. Okay, so saya boleh cakap sabdu ka meda sibdong aku ma meda layam, tang ma meda leo.
Kira dalam Thailand ni, kalau anda kata Celik ni dia bukan takut dekat Seri ni. Tapi kalau anda kata Seri ni dalam kesakitan, Celik tak boleh tinggal dia lah. Maksudnya, time free, Celik boleh keluar. Sub kau nak main dalam isip do, tak mahu. Dia lawai dia naik. Mampu. Dengar tu Kak Bella. Dengar tu. Ulang lagi ayat tadi tu. Ulang lagi dia ni. Yang hujung tu dawai dimai. Dia kata tarik panjang tu. Nampak? Kalau kau boleh, kau faham, dia akan faham. Dimai tak ada, tak betul kita kata dimai. Baru betul. Sebab kita bahasa siang kampung punya. Ya, Sebab betul. dalam buku tu dia ada bahasa Siam, bahasa Jawi, bahasa Malaysia. Ulang balik yang tadi. Ulang balik Ryan. Tak, Kau kita dia buat bagi macam sekali. cerita Jangan bagi piramid faham. kan, ulang-ulang. Dia orang Dia ajak lirik kita. sekali je ni. Maknat ni, bila otak dia dah kena brainwash teruk dengan Bella, dia duk kata kena ulang. Macam kita ni, baca sekali faham lah, dia duk kena ulang. Kita belajar hukum memang kena ulang baru dia akan masuk. Pasal apa tu, duk dengar Bella duk pang telinga tu, tak Betul. masuk. Pak dapur. Ryan ni lalang ni. Dia lalang tu yo. Hak tadi keming dia confident backup mo. Akak, Tanya saya Celik tadi apa, lebih sering kepada nak ikut mendengar video. dua-dua belah pihak tau. Betul tak? Saya nak dengar dua-dua belah pihak. Saya terpaksa menipu diri saya sendiri untuk menjadi karakter yang lain untuk mendengar. Tapi saya tahu saya dah buat dah clarify. Okey, betul yang balik tu. Nampak? Musuh dah, buku tu musuh dah, lepas percaya no. Betul Tu dah. kalau dia pakai serban lagi, suruh lagi. Memanglah dia percaya dah benda betul. Benda betul Tak Banyak benda betul betul. Tak betul. Muhur banyak kaki sikit. InsyaAllah doakan abang adik akan collect dengan Ustaz Wadi Anwar lepas ni. Kita akan tanya soalan nanti atas stage. Ya. Boleh, tak ada masalah. Tapi bagi kita buat buku tu kadang-kadang kita pun terlepas juga. Banyak sangat chapter tu. Takut Ustaz Wadi tengok. Ya Allah, simpang banyak sungguh macam ni. Orang yang Dia asal tak tak simpang tu, orang yang tak macam boleh. mana? Masa tu tak kena dengan live macam kita duk cerita kena buat macam ni, kena buat macam ni. Mana buat macam lain. Memang mana Wan nak naik. Wan kan nak naik apa tu? Mana? Tak. Tak ada. Wan tak naik lari Wan tu. Tadi belakang aku dia kutuk aku Ryan. Dak. Wan. Akak, tadi kami semua bincang. Bila saya bincang dengan Wan sekali, Wan pun dengar belah pihak Kak Bella dengan dah tengok rekod daripada Rojak TV semua. Dia pun mengatakan Abang Adib ni betul. Nampak? Tak apa kali ni kita bagi lelaki more betul perempuan. Ya, kemenangan. Dalam buku, Hanya dalam Fai, buku ayam Abadi abang tu, korang yang dalam buku Depok. Abadi tu, dia tak ada Depok kemenangan, tak ada empat, apa Mat. pun. Yo, lepas 4. Dia pun 4. Tak boleh. Mana ada. Tambah ada pula mahu guru kaki Hampa spin. dalam satu skrin tu dua. Lagi senang berpakat. Kami tak ada pakat, tak ada. Kami jenuh mana boleh pakat. Mana Eh. ada. Tak Hampa ada dua lelaki pakat bini pun. memang boleh berpakat lah. Boleh berpakat sangat-sangat. Dia macam ni Kak Bella, kalau benda tu is betul, tak payah pakat pun benda tu akan straight je jawapan. Selari dengan kawan-kawan. Bella tak kena ulang pun Raya boleh ulang juga macam tu. But. Kau melempar, aku menyambut. Ada orang komen kat bawah tu. Dah, tak ada ke? Tak ada. Ada baca komen. Ya, Tanya tu komen tu ingat. kat kamu. Tak ada. Tak boleh. Mana ada orang tulis, tak ada pun. Mahu guru kaki spin tu, nampak tak? Siapa yang Nampak tu, lepas tu Cilik gelok nampak. Bila kata ni tu cilik gelok. Kuat nampak sangat cilik. Tak. Okey, sila ulang sekali. But. Kau menyambut, aku melempar. Aku lempar, kau menyambut. Sekali. Ni, aku tak tengok komen apa lah. Bila aku ni satu-satu buku aku baca ni aku hafal. Contoh buku ni, aku beli Psychology of Money. Aku hafal semua macam buku abang aku hafal. Tengok saya tu. Nampak? Ayat dia macam ni, bot. Aku lempar kau menyambut. Aku minta kau mengikut. Ke. 3 kali sapu, insya-Allah. Nampak? Ke, pulang orang kau. Ke tu macam fuh ya. Fuh. Tentu. Betul tak Abang Adib? Betul ya? Nampak. Apa betul dah tu, hampa menang lah tu. Bukan apa nak. Surrender dah. Tak lawan nak beat dah. Tak nak baik lah. Lain janji aku tak takut kat bini. Betul tak? Betul. Han nak Tak. Buat mau tak mau tu tak apa, buat je. Kita nak selesaikan Buat je. benda ni clear. Lepas ni akak dengan lain tepi, Tak dua-dua boleh produk paksa. jalan. Tak boleh. Dia Nak bukan buat paksa. ni. Dia nak pakai dah. Ni Tak nak ada keperluan membuktikan. pun dia nak buat. Adik, tak ada Kalau keperluan. yang ada awak yang dikalut ambil nasihat orang slide tu. Betul. Ni, adik Awak. abang betul-betul ni. Tak pergi serius benda ni.
Betul kau dia ambil Encik Adib. Bela duk seko lah. Bela duk seko. Lagi mana nak kena? Ya betul kau ambil Encik Adib, kau ambil Encik Pan. Mana satu ni sat Encik Tapi Adib, Encik sat Adib Encik base Pan. driver banyak lah. Biarlah Abadi macam ni lah. Biar kita saja yang tahu. No. Ya, Lagi kami dia angkat melibatkan rumah gaduh je tangga tau. ni pun tak syok juga noh. Tak mau lah macam tu. Lagi punca-punca apa berkelahi daripada kerana adik jadi jam kita. Bahaya. Bahaya. Kadang kita nak meluahkan benda yang betul. Tapi Abang, lagi kerana Abang betul itu boleh jadi masalah. Jadi Betul, kena Abang. sampai Ayah lah. ni duk dengar orang cakap-cakap lepo ni anak. Tak boleh. Kami boleh. Jadi baik bila baca doa-doa tu je. Jai tak boleh lepas ni. Bahaya. Bahaya no. Oh. Nampak? Takut kat bini tu kalau kawan-kawan cakap tak mendengar apa dah. Kan takut, Nampak? jangan terpedaya. Tak berdaya. Bukan berdaya, kadang-kadang kita pun kena berkongsi masalah-masalah, kena ambil pendapat-pendapat kawan-kawan. Tak Walaupun boleh. kita tu kahwin lama, kita faham kahwin lama, kan? Tapi kena ambil juga pendapat-pendapat orang kahwin baru ni. Kena ambil lah. Tapi jangan duk ikut Anuat. Bahaya ni, geng-geng ni Anuat. Oh, takkan benda yang baik pun tak boleh ikut. Allah Benda baik ikut lah. Benda tambah-tambah tu Anuat jangan ikut tau. Tak ikut. Kalau benda tambah Bagi tu semua yang baik. Tak ada pun ajak Mak Nuat pergi kahwin dua ke, ajak Mak Nuat keluar rumah dengan balik ke, tak ada. Semua Bagus lah kalau jalan yang macam tu. lurus. Jalan yang lurus tu baru. Pakai panjang, tak Kirim boleh. panjang ni. Tengok ni orang buat muka kering-kering orang kata Oh. korang. Oi, tak boleh. Apa tengok? Bila Bahaya. kita nak menegakkan jalan yang betul, dia pusing bagi kita tak boleh cakap. Sebab dia pakai ni lebay apa semua tak siap. Abang Adik cakap Dia saja. adik kalau jadi calon tanding orang percaya dia cakap betul. Yo, benar. saya menang. Kita cakap orang nak ambil, orang ambil. Tapi macam mana tengok dia tak boleh nak ambil pasal halangan dia tu. Amboi, aku pula. Banyak halangan dia tu. Dia sebenarnya makna dia nak ambil. Dia nak ambil. Ayo, halangan. Okey saja. Wan tengah duk Abang Adik pun dah tulislah buku dah Abang Adik. Bila manusia atas pada 18, umur dah besar, bulu pun dah atas bawah. Kalau ada kata benda baik orang nak ambil lah. Tak mau ambil sudah. Abang Adik ingat dah ayat tu? Ingat lah, dah orang tu. Cukup Abang Adik. Itu saja tugas Abang Adik. Lepas dah lah bagian kita tu, lepas dah. Dah. Dia pun cakap ada fake account dah Mak Nuat. Ada fake account tu. Ada dah. Bila Bella, bila tengok, komen rugi dia tak delete rugi? komen Bella tu. Rugi. Dia buat tak Bila dia buat. buat? Bila dia buat? Ada dah fake account, ada dah fake account Mak Nuat buat dah. Rugi Mak Kak Nuat. Bella. Rugi. Rugi Yo, bagi apa? engagement kat orang. Yo, tak apa nak buat Jadi channel. apa, Kak Bella ni? Tak mau. Kita Akak tak Bella mau. live. Okey, kita akan launching lagi 5 minit. Abang Mak Nok pun sebelah. Okey. Pam. Sol tak sampai seminit Kak Bella. Yo, Tolong. jangan. Bila bergabung. Bila bergabung Kak Bella? Jangan. Tak ada. Abang Adanya, Mak jangan salah gunakan platform. Maksudnya gunakan Mak Nuat tak betul-betul takut insyaAllah. bini. Aku yang takut dengan dia weh. Dia kena takut. Syurga ni. Dia ni syurga kita ni. Syurga sayang bawah ni. Syurga dia bawah ni. Kita abak dah. Han dengan ni. Han nak masuk syurga senang je Bella. Yo. Nampak ayat kita. Dengar cakap lelaki. Syurga kan payah kalau perempuan nak masuk ni. Kan payah. Masa bila kata ya tu, mata dia tengok taling. Dia nak cari. Pasal juga aku tengalung juga lagi. Hey. Dia nak cari kau lah. Lah Dah nak betul lah. Jam mata. Kita Kena abang kita buku mengaji dah. macam tu. Ustaz duk ajak ni syurga bawah tapak kaki suami. Perempuan jaga ni paling elok. senang yang nak masuk syurga. Ya, jaga aib suami. Jangan daka. Jangan durhaka. Jaga maruah sebagai seorang isteri. Ya. Dia dah abad dah Kak Bella. Semua tu Adib. Kita didik dia clear dah. Ya. Bella. Kak Bella. Ya. Ayat yang paling tersentuh hati bila Abang Adik tulis macam ni dengan penuh ikhlas hati. Okey. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lihat apa yang disampaikan. Itu yang membuatkan saya tersentuh bila saya baca buku tu. Allah. Aku memang nak ulang ayat tu tadi, tapi aku tak boleh. Ayat tu berayak mata. Abang ni jangan cakap Abang Adik. Saya tahu benda tu macam Allahu Akbar. Baru Adib ni akan jenuh. Anak rindu. Kau bagi 2 biji ya, dia makan 1 biji. Tak boleh, Itu tak boleh. lah. Itu yang saya paling tersentuh sekali Abang Adik. Itu memang Allah. Tu ayat tu memang padu no. Jadi masa siapa yang dah beli buku tu, part tu tolong jangan baca depan bini. Lagi bini duk heran hang teriak pasal apa seorang-seorang. Pak tu sedih. Faham lah perasaan tu. Macam saya dengan Raya ni memang kami kena menuntut lagi. Sebab kami pun tak kahwin lagi. Okay. InsyaAllah. Kami Yang tak kami duk ajak ni yang dah kahwin lama pada kami ni. Tapi Kami ni dah nak ni bagi dah siap kahwin lama. buku tu jangan duk belilah. Red flag lah semua tu. Jangan beli dah. Jangan red flag. Red flag lah. Nampak, Jangan perempuan? dah. Perempuan dia tak suka benda yang ajak yang bagi
Bagus kat Betul. laki. Dia tak suka. Tak boleh weh. Gila weh. Pergi mana-mana tak boleh minta izin laki. Mana boleh weh. No. Ni tak boleh. Tak Ni, boleh. tak nak cakap tak. Walaupun Weh, kami reflect weh. Betul tak? Geng-geng perempuan. Weh, betul tak? tak. Zuhur Ryan Tak kahwin. boleh, tak boleh, Zuhur weh. Ryan Tak, kahwin tak, dulu. Buku tu macam duk mengatur orang perempuan Tak. ni supaya faham tak? Semua turut dia. Tak boleh. Okey, Sak, bagi kita cakap lah. Tak ada mana-mana, walaupun kita tak tulis buku tu, tak ada mana-mana hukum yang mengatakan laki kena minta kebenaran kat kat isteri dia, tak ada. Tak ada. Walaupun Kita nak kita abak tak ya. kena Abak buku ya. tu, Tak tak ada. ada. Abak je. Ni aku nak pirat ni. Abang lah kena abang. Benda tu mana boleh. Hang kahwin. Bukan sangat. Ni. Sehidup semati. Angkat nikah tu. Okey, aku terima nikah ni. Tak boleh lah kena duduk sekali. Nampak lah perempuan. Kena abang Mak benda Nok tu. duk minta nak pirat macam ni, tak ada mana cakap habis dia masuk. Ni lah punca-punca mana duk stres. Okey, Aku Bella tak nak ada tanya lagi. adik kan. Adik Okey. ada nak kecil kan? Dalam buku tu kita tak tulis pun. Sagi emoji tu pernah belak stiker aku, okey? Kita tak habaq pun kata jangan keluar terus dengan minta habaq apa dak. Kita habaq dah dalam live tu kita habaq kata kita kalau nak pergi mana kita cuma habaq saja bukan minta kebenaran. Tapi Bella dah tak ni. Bella buat contoh balik. Kata, oh dia pun ni nak keluar terus tak habaq apa terus. Betul. Dok. Betul, Kita saya yang dapat kita kata dengar. macam tu. Nampak tak? Dia Betul, suka Badi. memutar belikkan keadaan bagi perempuan masuk belah dia semua. Betul, Dah ni. Ni, bila ni adik kata ada adik buat tu. Ish ada adik buat video tu. Kita nak main ride jangan duk minta apa tau. Adik kita tunjuk kat Bella. Mari saya ulang balik. Ha. Kita nak pergi ride mana-mana, kita tak Okey. perlu minta kebenaran. Kita cuma bagi tahu saja. Ni saya nak pi RZ member 3 hari. Tapi kalau bini tak bagi adik pi kau lah. Ni kita nak abang ni, bini tak layak nak sebut tak bagi. Pasal apa tak bagi? Pasal Bila apa dia tak bagi layak? tahu kita tak bagi ya, hukum dia dah berdosa. Oh. Ni kita belajar benda tu. baru. Sebab Tak tu boleh yang kami dah. nak bawa maknat. Ni tak boleh ni bini makan hati. Tak boleh adik buat begitu. Tak. Kena Ah, tahu tengok. sama hati. Bini. Akak Muar Bella Bella. kena berbalik kepada hukumnya duk kira hati. Lembu Adik buat hati. stres. Tak boleh. Kalau ada hati, Weh, apa lembu kalau buat jadi ni contohlah bini adik weh. Stres mampu Dah. Saya bantah. Oh, Abang Adib. Ingat dah Abang Adib. Kalau anda kata Abang Adib ni kejam, Weh tak boleh akan weh. tulis. Makan hati. Betul weh. Dia tak Makan akan hati tulis weh. Tak slogan boleh weh. yang mengatakan slogan tu boleh semua baca nanti orang-orang suami yang bakal berkahwin. Wahai bidadariku. Dia tulis kat situ dalam buku tu tak ada saya muka surat 8. Wahai Tu Silih nak baca bidadariku. sebab Silih bulan sebelah ni. Kita nak tengok. Tak kesiankah dekat si suami yang sepanjang hidup menggalah tanggungjawab sehingga mati. Bagilah peluang untuk dia bertukar biar sebentar. Tapi bini makan hati tak boleh. Loh, yang Mana itulah boleh ni? itulah Okey, masalah kalau bini tak- bini. Bila hukum dia belajar tak habis, dia kira nak makan hati je. Mana boleh Atas- kena makan hati lah. Oi, Atas tak sebab ingat. apa? Adik, laki nak teruk pirai. adik ni. Okey, Bella nak tanya. Kalau contoh adik kan ada anak kecil. Tapi dalam buku tu dia tulis. Anwar, ni. Hai, hang shoot kat aku pula. Hai. Apa nampak? Ada Apa nampak? Apa nampak? Nampak Zat, aku nak tanya dia. dia ni. Tak. Tak, dia macam ni. Tak, seminit. Seminit saja, lepas tu Bella cakap, kami bagi. Okey. Apa nampak? Orang tadi, dia duk berlakon boleh. Tapi bila dia main emosi, maknanya akan shh. Apa nampak? Real dia bagi kat kita depan ni malam ni. Sebab kita Okey, duk Bella sembang, cakap. dia main kat belakang. Kita Okey, Bella cakap. elok-elok. Tak, Bella nak tanya. Okey, adik kan ada anak kecil. Ada? Okey, malam-malam contohlah anak kan bangun, bini tu kan tak larat apa semua. Adik bangun nak tengah malam? Saya? Bangun nak macam anak duk raya-raya bagi bini buat semua ke adik tolong kat bini? Okey. Saya suruh anak tu pilih, nak kacau aku kan nak kacau bini. Tu. Apa tak guna betul? Arek. Okey. Bella tanya, saya jawab. Okey. Dah anak tu pilih bini. Bini kena pi. Kalau dia pilih saya pi. Dah. Itu normal. Macam adik tu ada hati untuk tolong bangun ke apa, buat susu ke apa. Ya, macam tadi lah. Kalau kita nak tolong, bukan dia tak mau. Tak boleh juga seperti mana yang Bella kata nak suruh mak nak buat TikTok. Tak mau. Macam tu juga saya pun. Pandai lah dia. Nampak dia pusing ke benak. Betul. Betul. Benda tu kalau saya ada faham. anak tu tak mau, kita pi pegang. Dia lagi teriak sikit satu volume. Dia jadi 10 volume kalau dia tak mau kat kita. Betul. Tapi adik tolong jugalah. Kalau anak tu panggil saya. Betul. Kalau Anak tu, panggil. Ni takkan duk biar bini duk sorang gitu nak. Ni kalau anak newborn baru beranak. Dia nak panggil ke mana nak tanya? panggil anak tu cara teriak tu lah. Cara teriak macam mana. Takkan anak tu kenal dah.
Dia beralih ke belah tu, dia pergi kat bini ya. Dia beralih main belah kita angkat. Mampu. Betul. Kiri kanan kau. Itu cara kita nak. Dia lah bila budak-budak tak Tapi boleh bercakap. tengok adik kalau contoh malam-malam bangun kau lah. Kalau untuk tolong anak kecil tu bangun kau lah. Bangun tu pun adalah salah satu macam kau jawab kita juga. Ada juga dalam buku tu. Tak mahu guru lagi lah cara tu. Tengok tulis kat buku tadi. Tak Sampai boleh tak dah. mahu tolong Anak aku kecil. ni. Dalam Anak buku kecil, tu, anak kecil. maaf Bella. Dalam buku tu bukan kita nak buat kata lelaki tu sebagai raja dak. Dah. Kita huraikan sebagai tanggungjawab lelaki, tanggungjawab perempuan, ikut hukum yang betul. Betul. Salah satu hukum yang saya kata tadi, ya, kita nak keluar rumah, kita cuma habaq. Kebenaran tak perlu minta. Tak ada dalam hukum yang kata lelaki kena minta Kalau kebenaran bini perempuan. tak bagi pasal apa? Nak pi juga. Pi jugalah. Balik Sebenarnya, pelan. Adik huraikan adik apa hurai? Sebab bini tak bagi tu. Sebenarnya bini ni tak faham hukum. Bini tak boleh kata tak boleh. Pasal apa boleh tak boleh kata tak boleh? Hang laki ku kot. Itu lah bila tak faham hukum, memang akan ikut emosi ya. Beluat pula tengok hati. Weh, mampus weh. Bella memang kena sembang dengan Mila lah ni. Bella nak Dah. tahu apa luahan dia. Dia pendam macam mana. Kita orang perempuan kita tahu lah weh. Tak, betul. Kita faham Bella perempuan, dia pun perempuan. Tapi Yo, bila kita tak boleh cakap adik dalam buat apa gitu benda pun, adik. Terjun memang bangunan dia kena- adik. dia berbalik kepada hukum. Memang kadang-kadang kita rasa macam, weh tak betul ya. Pasal apa perempuan kena dengar cakap lelaki ya. Adik Tak buat betul hukum ya. diri. Lepas kata lah ni. Sekejap, mana ada. Kalau hukum tu betul Hukum kau. law. Macam juga lelaki, perempuan kena turut lelaki. Lelaki Tapi kena dia turut tak mak. nampak turut lelaki dah. Jom yang bini on. Ikut Kemenangan hampa nanti. Masa anak hampa masuk belah hampa 100% tu kemenangan hampa. Masuklah mak. Tuhan Kan nak anak tok ni elok dah. syurga dia di bawah tapak kaki Bini mak. turut mak. Ha. Bini turut lelaki. Lelaki kena turut mak. Dia pusing kot tu sampai mati. Sampai Betul bila-bila. adik. Betul. Oh, pandai orang borong. Kak. Saya 2018 saya permit CJ kahwin dengan adik tau. Masa kami pergi tu, kan ada orang ajak depan tu, orang panggil apa? Cik Tok Guru. Ceramah ustaz. Ceramah lah khusus. Dia kena duduk, saya yang kena ceramah. ya. Betul. Bak hukum memang menang kat Dik lah. Betul. Menang kat Dik lah. Ampun kalau nak ambil buku tu ambil lah red flag lah. Bak siap-siap lah. Tak boleh. Tapi dah lah, kita Raya tak- tu. Tak boleh raya tu. Kita tak mengajak yang Dia tak boleh. Oh, tak tahu lah. Dia Raya percaya- ni kahwin esok-esok lusa tu mai. Dia tak ada nak kata nak cari madu kat bini. Tak ada. Bini takkan kata tu. Tak boleh. Tahu Akak, saya tak mau banyak. Saya tahu macam mana kemampuan saya. Saya kalau dalam hidup saya, ya Allah Tuhanku, saya nak bini seorang saja. Sama saya pun Saya kau. tak mau banyak-banyak. Kak pening Kami tak kepala. mau pening kau. betul lah. Seorang je Tahu. lah. Tahu sebab apa? Dia Yang- pun seorang. Dia pun Tahu seorang. sebab apa? Ya. Tahu sebab apa Celik dengan Ryan tak mau bini dua. Sebab daripada baca buku saya, dalam buku saya tak ada langsung ajak kahwin dua. Betul? Oh. Oh, Kami Saya boleh right. melarang. Dia baca buku surat tujuh tu. sekeras-kerasnya. Orang tujuh ah. Bila kita baik dengan bini tengok kita bagus, dia akan cari. Oh. Bukan surat tujuh Ha kan macam tu? mana Adib? Ah. Kan Mat baca buku tu. Dak, berapa? Abang Anwar pusing. Abang Anwar dah lempak buku tu masa bila dah baca? Nampak tak? Dah, Nampak? buku Kan surat tu. Kita baca sini tak boleh. Dia menipu. Dia kata buku Surat tu dia tak tujuh kita baca. baca. Raya ingat tadi dia kata buka surat pertama kata macam tak lepas ni dia Ah, buat. apa yang buang. tahu? Tiba-tiba nak main buka surat Tapi tujuh. bukan tujuh pula. Tengok 10. Ah, tak nak. Bila kita berbohong, kita akan kantoi sendiri. Betul? Tak ada, dalam buku tu Tak saya boleh tak lawan ada. 3 yang lepon ni. Tak boleh yang tak boleh yang Dia pandai. ni red flag punya. Poligami dalam buku tu tak ada langsung. Sebab kami memang tak suka. Oh. Oh tak boleh lah. Menang lah kat hang Sebab adik kita weh. tahu. Ni adik Sebab tu dalam pun hati. tapi pasal adik ada ayat dalam Facebook dia ada tulis. Ha. Dia jadi korek yang tu. Ah. Ni, tahu. ayat dalam buku tu dia tulis. Buat apa kena lebih. Dah satu pun cukup bahagia. Tak ada, tak ada. Kita tak banyak ajak tu. langsung untuk poligami. Tak boleh weh. Bella tak ada geng weh. Tak, bukan. Benda ni tak perlu geng Bella. Benda ni fakta. Berdasarkan hukum. Memang hukum kita boleh kahwin. Tapi dalam buku saya tak menggalakkan orang buat benda tu. Sebab kita tahu tak ada perempuan yang boleh Kalau terima. satu pun cukup dah lah. Buat apa Ya. penyuk. Tak ada perempuan yang boleh terima. Cuma Bella yang sembang kemas malam ni nak cari madu kat mana. Kita tahu dah. Dah tak kemas lah. Bak betul lah. Bak betul. Tak yalah banyak-banyak. Tapi kalau nak cari tu mai aku yang cari. Hang tak payah cari. Ya. Ha Macam kan. itulah. Kalau Tak cari tu payahlah, barulah tak madu. payah. Kalau hang Macam cari tu tu bukti racun. dah. Tak payahlah Cari kau. pasal sebenarnya. Tak payah Ya. kak. Madu tu racun. Janganlah. Sebab dalam buku tu adik tulis dah madu tu racun. Nah, sebab tu kami tak. Betul lah tu. Kau Bella nak cari pun tak tahu waktu bila sampai mampus lah aku cari. Yang kita Tapi kata bila tadi, kau tapi cakap satu doa kau. Tak boleh cakap macam tu kau. Dia tak doa tapi kita cakap lah betul-betul slow talk punya ni. Ha. Ha. Kena habaq lah kena Tak nak, tanya. tak nak.
Ha. Apa dia? Dia lari je tu. Awak apa? Nuha Tak panggil ada. lah. Takut bini. Takkan takut. Dia tak takut. Dia pergi mana nak tahu tu. Hey. Puas ya. Nampak tak? Lari terus dah Ryan tu. Jadi clear lah. Malam ni memang jelas lah. Ya. Sangat-sangat jelas. Ikutlah. Apa kena ikut ajaran adik. Tak, kita pun Pelik tak punya. ingat yang pelik-pelik. Pelik adik. Pelik ajaran hang. Takkan Gila. pelik macam tu. Pi minta ni habak je nak pi. Kalau bini tak bagi pi juga. Mana